Nan nekalan bak TV rumah orang, bak TV rumah. Awak Aceh lomba azan tiara. Mana? Juara 2 kan? Juara 2. Ijuk peng dan 7. 0,7 miliar. 0,7 miliar. Hantar macam bapak itu dan hantar dah peng. Hantar dah peng duk nak kucai ijuk 3 azan 0,7 miliar. Tiara. Ya Aceh lapar tu ke mati udip mati dan dukna ada demang baik. Kada demang baik nak datang ya Aceh. Imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi duk cek kosong ijuk di Raja Arab. Ijuk cek kosong ijuk nah. Dirono jadi hendak buka dirono. Padung yang dilekai tulis. Mesti tulis kan. Ilung 5 miliar bisun. Ijuk 5 miliar. Gambar dia ke imam di Masjidil Haram. Mesti dilekai ilung 20 miliar. Atau 20 miliar je. Nyan banjir ke imam di Arab. Cek kosong ijuk. Ia cek. Cek kana thôi ibu kosong. Kan dia cuma je. Kedung ko imam. Cek kana thôi ibu kosong. Itu mengkau lah. Kirim peng bak rekening kat kau pajak. Benda yang 17 Agustus kau lah untuk pinang. Itu pun mau bilang pinang. Ada pun deh kayak di bolu si kakak. Ya, ada ikut lah. Dumpu pajak mana? Ibu kat mesti tujuh peng mesti kau pajak lah. Mesti kena pajak. Kat polis lah ya. Yang hu boleh tahu awaknya ni nak tahu pokok ni. Ya, maka dah buat lomba azan. Ki dengar, anak muda di hadiah bulu yang azan. Bila boleh ki tahu yang lagak tu kagak gigi di depan azan ni nak pergi di belakang. Ya, ke azan dukut jalan ada dia buat pipi azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Senang jadi hati. Tempat lomba dah apa? Lomba tajhid mayit. Yang penting ya nampak dia berani boleh lucu kan. Ya, siapa buat gambar tajhid main di bancara tu mana main. Mek tu mana gerbang-gerbang ju. Ada main, hakik dah. Hanya pakai nuru dia tu main tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Unsurna ya Allah wansur mujahidin Palestin minal qaumil zalimin. Wansur mujahidin Palestin ya Allah minal qaumil kafirin. Bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Puja beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah. Allah yang kanubi nikmat yang paling raya kepada kitanya. Nikmat yang paling raya adalah nikmat nepelahi Nabi Muhammad li Allah ke kitanya dan gepegat kitanya jid ke umat Nabi Muhammad. Kitanya jid ke umat Nabi Muhammadnya umat yang pilihan. Allah dipilih kitanya jid ke umat Nabi Muhammad.
dum nabi-nabi lain rindu gebejik ke umat Muhammad. Dalam kitab An-Nawadir bercerita bak sabuh malam Nabi Isa getebit tengah malam. Tengah tebit-tebit Nabi Isa kekalan cahaya putih atas bukit. Nan tengah mi. Ni lagi kita dakwah di Palestina kan. Nabi Isa getebit tengah malam kekalan cahaya putih hati bukit raya cahayanya. Nebedah Nabi Isa hati bukitnya pada kekalan yang cahayanya batai raya ini. Rupanya kekalan tengah kekalan Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa ata'ajjaba, Isa na ta'ajub kata na hirian tu. Dijawab oleh Nabi Isa, hirian ya Allah, antam lunggu anu batai cahaya lagi nyo. Dijawab oleh Allah Taala, na perle lung lemah yang lebih ta'ajub, na perle lung lemah yang lebih hirian lah. Perle ya Allah, bagi kalam tiga tu ada batainya. Dipandang sini Nabi Isa ada batainya, tengah dipandang-pandang pung jumlah dua batai, bekah dua. Rupanya dalam batainya nauri di dalam. Urangnya cuma tungkat sebelah bak jaraunun, boh anggur bak jaraui. Gebi salim oleh Nabi Isa, Assalamualaikum. Dijawab oleh urangnya, Waalaikumsalam. Ditanya oleh Nabi Isa, bak urang langan batainya, ma ta'mal hunak, putan pegat hinak. Dijawab oleh urangnya, ta'budullah, lun ibadat ke Allah. Rupanya lamanya batai ibadat ke Allah. Ditanya oleh Nabi Isa, munzukum ta'budullah fi hazal hajat, pajan kan ibadat lah anu batainya. Dijawab oleh orangnya, arba'ami ati sanah berutuh-tuh lah anu batai di ibadat. Ditanya pun orang kelembu hak ilmu buat. Ban dijawab pun berutuh-tuh. Nabi Isa hendak ditanya lebak orangnya. Ditanya kepada Allah, ya Allah, na orang lain yang lebih hebat bak orangnya ya Allah. Orangnya pun runtuh-runtuh beribadat lah anak batik. Dijawab oleh Allah Ta'ala, na'am, na. So ya Allah, dijawab oleh Allah Ta'ala, awak kumbang uno. Betul orang Inam tulis kumbang uno dalam kitab. Hanya diperah kumbang uno oleh Allah yang nak diperah min ummati Muhammadin, umat Muhammad. Mau orang kumbang uno umat Muhammad. Mana ruh dia yo. Dijawab oleh Allah Taala, si malam ibadat umat Muhammad malam nisfu Sya'ban, lebih raya pahala lumbi umat Muhammad ke Allah daripada ibadat orang yang bertun-tun. Ban dengar menan kri gemo Nabi Isa. Sirai kebit sulam baba, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin. Bahagia tak dun ya Allah, berharap dun ya Allah, bak sabah wate nepegat long bejit ke umat Muhammad. Dum Nabi Isa hawa bejit ke umat Muhammad. Maka kita tengok berbangga je ke umat Muhammad. Ya, berbangga kita je ke umat Muhammad. Kita tengok je ke ahlu sunnah wal jamaah berbangga kita. Ya, nyo kita tengok ini. Dia dengar kebihut lo mau pegang. Berbangga je ke umat Muhammad. Nyo DPD ya nyo. Tipat tanya Bapak Kapolsek bagi merempok dengan Nun. Jino karena aliran baru long deh. Aliran baru yo. Sampai Qurannya dalam sempurna dalam mungkin. Manteng ayat dia tertuh buat belah buah ayat tu anaikan di belah Pak Kapolsek deh. Ya, untuk dilat lu Pak Kapolsek. Taman kita yu pugahnya di Bapak Kapolsek. Ya, katu aliran tu tak. Yang kejip kita tanya orangnya, benar kita tanya dalam jamaah. Tanya menyohana dalam jamaah, tanya orangnya kan DPD, tanya karena jamaah sirul muqtadin ya. Lo betul dalam sirul muqtadi. Oh na jamaah pula menjadi jamaah majlis taklim yang resmi ni kala. Yang ni kala orangnya na abu-abu yang kata duri tanya di dalam. Na abu mudi dalam. Ya, na abu ulama-ulama yang kata kenal tanya no abu Langkawi. Yang kenal ni siapa hodron ni? Dia tebit-tebit baca jamaah, menyohana ruh baca jamaah. Ikannya sebenar macam kala. Buyanya ke cukup kah buya kan? Ijak urang kan?
Tapi benda jumpa buya menyolang kawarame hancur ulia. Buya tajak langkrung yang menyorame-rame tu buya itlung holain. Pajan ijak urung dia yang hidro tinggal. Rimuang hai cegom tayo menyorame-rame. Jahi cegom dari rimung yang mutleh lang kawan. Nyo kan? Jangankan ditanya kameng, putih kameng lele rimung hai ya di sana. Ipreh yang tinggal ikutnya cegom. Bertanya mana? Menyuruh hana roh lang kawan, lam jamaah hana ba'biyat hana lam majlis ta'lim. Yang kerutanya itu gam, itu gam iblis. Itu gam jukrum itu gam tayo. Bani itu gam tayo jiwa. Wate jiwa tayo di iblis itah juga punyong dan jumpa itah pun. Dipurah dia iblis. Yang jumpunya hana betul. Yang pimpinnya hana betul. Yang cenderung tu punya hana roh lam jamaah kita salah dengku lah pun. Jungku ya. Bèn đầu đè gì nhân gợi nhân cái trộn nhân mulai jumita falah jengku jengku teribang sedekah aku dah bicara sedekah pak kau mulai han menggo itu paknya yang di sedekah kau jadi nak apa pi yang mengen haji urusan nya ditanya kai jemeng lebi ni kalau dia nah yang dalam jamaah sembahyang dia mengkek dia lain la ilaha illallah dia duduk dulu maaf api dulu hanya budak nak duit hanya kat jemeng ni mudah-mudahan hadirin yang berbahagia ditanya je umat Muhammadnya umat yang pilih berbangga gitu benar identitas sudip kayo Hidra orang dikumbang unonya dia meninggal empat kuburan itu pun. Dia meninggal katanya jagapan kewarna. Orang gati, mesti orang kaya takah, kaya hijau kaya jagapan. Ada mesti kaya hijau di jagapan. Kepua putih, kepua tapan-tapan putih. Mesti beg putih pun hanjur di jagapan takkan dia. Ada putih kabur jagapan yang putih, hijau, kuning lagi partai putih. Tapi pakan putih dan dah putihnya bersatu. Orang kejap kena suci kan pakaian putih dulu. Ya, ni kalau tak putih orang tawaf yang kerja hijau, kuning, merah, hitam juga. Tapi kan persatuan malaikat yang lupa khabar ni. Malaikat itu lang kubu main kita tengoknya. Hang dia berangkahau punya putih. Mesti bangui jagapan putihan berangkahau malaikat. Menyo Cina mati, Cina kafe mati ke pakai jas. Baca jas kenang di patu dah tu. Yang tetruk malaikat memarah buka nak ni. Bang jak malaikat, "Maka pani rara marah bukanya cakap depan kan awak tengok." Gambo je mereka gerubang bukan bak nanti rambo je channel dia tu. Tapi pakaian putih mudun malaikat betul. Hang dia perang tahu. Nak kami dengar cerita mana? Tiga ulama meninggal, ulama Nahu, ulama Sibawaihi tu. Waktu itu malaikat kita yang marah buka karena agaknya ahli Nahu. Bertanya mbak malaikat, hai malaikat, nyan man nyan perman. Sebab dalam kitab leman naman mausul, naman istifaham yang mbak urang buat Nahu muka dia. Bertanya mbak malaikat yang perman. Ini malaikat betul dalam kenapa? Ingat malaikat anak tu hidup ada. Kemudian dia lapor kepada Allah, ya Allah, ada apa malaikat gawat ya Allah. Wujudkah kau urang budaya? Yang anehnya khabar ya Allah. Bahkan dia bertanya marah bukan yang perman mbak lupa roh ni. Dijawab oleh Allah Ta'ala nya baik katanya yang ulama ya ni kala maka dia berangkah punya pakaian putih. Mesti kita tanya kaji lah redak ni menggejak mereka gerumung maju rupa kaji kadang halang apa bang begini dalam berjagapan bagi kalian semua mesti dah berah abuya muda wali dia berangkah mereka bang kalian di dalam abu putar keruang kecuali katanya bang ke abu laut di dalam. Oh dia Abu Laut. Oh memang kau pun kamu tolong Abu Laut dah gaya mana orang lain ni. Ya benar. Maka kita yang berbangga di umat Islam. Dia baju tu kamu ramah ke lo. Takoh yang baju. Ibu dengar tapi jinak tu.
oh hanali kita jauh lagi dah alam lagi ka nan dengar mi mudah-mudahan kita yang berbangga di umat Muhammad gara-gara kita nyojit ke umat Muhammad dapatih ke Allah dapatih ke Nabi nyan kudubunan iman sama agama dengan agama yang kembali Nabi agama Islam itulah nikmat Islam baru kubuh nikmat-nikmat yang lain ya Allah dilikut tibaknya silawut serta salim saban sabi hana pri-pri gudanyo lake gudanyo gade bakpo ya Allah mudah-mudahan benar putruh dan benar lipat gandakan kepada junjungan alam Nabi gudanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat juga kepada seluruh tabi'ah dan tabi'in yang mulia dan yang terhormat gure-gure luntuan mandum abu abun walid ayah abi abadi abiyah pimpinan-pimpinan dayah pimpinan-pimpinan balai-balai buat juga yang mulia dan yang terhormat Abu Imam Syekh Masjid Imam Menasah beserta imam rawatibnya yang mulia dan yang terhormat Bapak Gesi Udanyo beserta perangkat desa ketua pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudi yang dalam kampung Kumbang Unonyo juga yang mulia dan yang terhormat kepada unsur muspika Bapak Camat, Kapolsek, Daramil dan Babinsanya dan seluruh anggotanya juga penghormatan tuan kepada Tuha Buat, Tuha Lapan, Imam Mukim, Tuha Bakat, Tuha Adat yang dalam kampung Dayo panitia dakwah dan seluruh jajarannya hadirin wal hadirat yang berhadir yang terakhir kepada tungku protokol yang kagum protokoli tuan hadirin yang berbahagia kutanya malamnya dah pegat dakwah maulud yang lu pegah ke maulud mereka tulis kira kalian poda yang tak berlaku dalam mauludnya yang lu pegahnya ngak mutamah yakin kutanya yang kaya yakin yang hana yakin ada berangkat pun tapi yakin kita hana yakin maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran dipegah mana menyurang hai peti innal ladina kafaru sawa'un kuntuhan innal ladina sesungguhnya orang-orang kafir kuntuhan yang kafir sawa'un saban buta saban anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun boh tabi nasihat atau hana tabi ujung la yu'minun hai peti kitab haniman tabi nasihat hai peti pulau hana tabi menyamanan hana makna tabi kurangnya ada tabi kitab hanifah hai peti yang kejid Allah Ta'ala meno gepegat makhluk dalam dunianya na yang raya tak na yang ubud tak kepe berada Allah menan gena beriman orang yang kamu iman gena berkafir ya Allah orang yang kafir kena makhluk yang paling raya putah makhluk yang paling raya dalam dunianya oleh putah hai yang paling raya kan gajah kan gajah ile kan tuan anak mudanya pandai gajah dengkukan dinosaurus yang paling raya bukan dinosaurus nak temui orang hana baru na bak TV bak filem kartun baru hayalan ino di Kembang Uno na dinosaurus pandai na yang nak ke Dina Mariana tapi setiap kita supaya katanya patkah Mariana bukan ini Allah gepegat gajah yang paling raya gepegat makhluk yang paling ubud dan hak budaya ubud pandai jamu na urang juga menyotim kedoktoran dari kedoktoran yang paling ubud yang virus halu gajah maka virusnya rubala HP jamu kerja dari lah HP bantaba badukang juga dua jamong virus itu padahal kan tubuh terjaga itu memang halu virusnya macam daernya kedoktoran tapi menyebabkan tanya orang kampung ditanya yang paling halu kalau lebih kan turi lebih ya Allah dan kui Kumbang Uno dengan lebih han turi nak kenal dah ini kau dia gumpang ya dunia lebih kan Allah gepegat gajah gepegat lebih ya dengan yang dua draw orang kala dua wadai kanan le kafe ikut le kafe Tuhan gepegat gajah kau lepas dah pakai kayu tarik kaya gajah kayu tarik motor langdung bak gajahnya raya-raya mendung kayu tarik bak gajah gitu tarik tapi Tuhan gepegat lebih kepu ikut le kafe kepu lebihnya
kayu tarik motor. Mana-mana duk laurung hari tadi. Mudah-mudahan hana buat Tuhan ni kurang-kurang lebih kan. Itulah hana buat Tuhan. Tuhan bak pegat hana mayang-mayang. Hana pegat berkada jual lu pegat hana. Truk bak apa yang paling haluh you punggung tengok na makna tengok pegat Tuhan. Hana yang sia-sia tu pegat Tuhan. Nya ni ikape kam tamah kape dah. Dipegat Tuhan hana buat. Tapi kita yang orang beriman kan menang cara kalah. Ikannya tak kalah dengan mata agama. Ikannya dua buah mata, mata ulai, mata agama. Ya, umuyu belum gede, nama mata lain, mata hati. Maka dia tidak ada muncul di lokok. Ya, benar. Tak dengan mata agama. Wata tak dengan mata agama, mana cara kalah? Ciri cara kalah. Allah berpegat gajah, hana aneh gajah. Hana aneh, bahkan hana aneh gaki gajah bila main melakak. Berpegat punyung gajah, ubi kita dua raya. Babah gajah, ubi amak biar payah. Mata gajah, ubi hente dua bateri. Berpegat hati gajah, ubi yongma. Berpegat lembu, ubi magicom. Ubi dispenser. Berpegat kantung rahim, mbak itu anak gajah, ubi golkah dua pintu. Menyemenan atas raya-raya dengan akai, secara akai hana pusat juga. Mudah tu buat atas raya, ya kan? Walaupun dia orang kita juga. Tapi wajah ini sang menyuat raya kemudah juga. Ikannya kan segajak memfikiran, yang memfikiran lebeng. Lebeng cukup halau mudah handir. Tapi yang aneh, buah yang nabak tanya mana nabak lebeng. Ikannya warna mata, lebeng na mata, tanya warna hidung, lebeng na hidung, tanya warna babah, lebeng na babah, tanya warna punyung, lebeng na punyung, tanya warna hati, lebeng na hati, tanya warna jantung, lebeng na jantung, tanya warna punggung, lebeng na punggung, tanya warna rahim, lebeng na rahim, tanya tamanu, lebeng leanu, lebeng na anu. Ya yang berpikiran tu. Malah kita tak ingat yang aneh balik dah bitanya ino di kumbang no lako raya perumoh raya rumah raya anak mutabatan maka dia lebih untung anak ikut lebih kita lupa perumoh di luar maka tinggal dia ya Allah ikamu ya Allah mekalan handi kita mana nak buka lam ya Allah udah di mana lam ya Allah mudah-mudahan ni kaya mulahir ilmu tauhid khabar kajian tauhid saya sudah innallaha ala kulli syai'in qadir Allah sangat kuasa di atas sesuatu kamu hak kuat je kamu ya ni kalian mudah-mudahan kamu tamah umum tambah hilang muka. Tambah hilang. Gini hanya itu kau berperah ke oleh. Kak. Menyamanan hadirin yang berbahagia, nyol tak pegah cerita kanduri mulut kepa supaya kita nyo yang kata kanduri mulut mulai endatu leo baik sampai berubah nyo yang perlu pegah. Yang hanten kanduri mulut ada ayat dengan hadis kapruh lampu nyung di kitab hanten kanduri ma ni dengar lu pegah yang tem kanduri kepa dah pegah kanduri mulut. Kita kala tu kanduri mulut na dalam Quran buhana. Kanduri mulut na dalam Quran buhana. Yang kenapa? Ube yang tak berlaku bak kanduri mulut na dalam Quran. Cuman hana mutulis kanduri mulut. Dan macam yang empat kanduri mulut dua mutulis dalam Quran. Iji maka Qurannya na ijma ulama, mufakat ulama, qiyas ulama, natiyas. Bermutulis mandum hana dalam Qurannya 20 juz dibagi kepada puat bah rubu'. Pada puat bah rubu', puat bah pembahagian. Yang pertama na rubu' ibadat. Dalam Quran na cerita tentang diperintah urang tentang rubu' ibadat. Yang kedua dalam Al-Quran na rubu' muamalah. Belau na pulau na gade na macam-macam dominan dalam Quran. Adanya dalam Quran na rubu' ibadat, na muamalah, na rubu' jinayat, pembunuhan, masalah hukum pembunuhan.
Hana kepugat hukum pembunuhan hana habis hurung poh muka. Maka kepugat hukum pembunuhan mesti nebudah drone nepoh lu mati. Hukum Quran nepoh lu mati nyan budah ayah lu poh drone mati kabeh huruf hak. Oh mesti ayah long hukumaah dekun bak urang poh. Hai kakak poh anak long hukumaah bayi sentuh bah unta sentuh bah unta ni hukumaah sentuh bah unta mengahanai hukumaah nyawang bayi dengan nyawang budah ayah long poh ron kabeh urang tapi menyahana hukum jinayat nyo bersambung budah ron poh long ibudah ayah long poh ron budah ayah ron poh ayah long ibudah anak long ipoh ayah ron ibudah anak ron ipoh ayah long memutambang-tambang apa yang urang ngambangnya nyan maka gepugat hukum jinayat menyamanan ka pun bunuh ibadat yang kedua muamalah belau-belau yang kelihana jinayat pembunuhan yang kebut dalam Al-Quran hukum munakahat hukum nikah menikah dengan cerai talak dan sebagainya menyuhana gepugat hukum nikah meramah ni mesti hana hukum nikah urinang tak kira dia pakai dengan apa malamnya gua agamnya malam timur gua agam jenis dulu mesti gawa mendukan tu dan lagi peh agak peh acok gah dah minyak mesti hana hukum nikah mesti kai pinang lego hanjit nak keli ni kai pinang lego hanjit ni kahak go jahiliyah jamunnya hana hukum nikah yang kelagi maka jahiliyah jamun dengan ijak ijak ngaurina ibu dah lain yang juga betul ijak ikut bau ragam tu poin tu yang promo lu tu juga agam lu pakai tu tu dia berani baik hanjir baik iman pada pukul aja puam itu yang juga mau sampai puam berubahlah kau agaknya rumah baju tu maka lahir hukum hukum munakahat tapi menurut dalam hukumnya mesti hukum muamalah belau dalam Quran hanya mandum bermutulannya nanti saya hukum belau dalam Quran hukum belau hukum makin tidak lunas mana lagi hukum menikah bak tanya di Aceh hukum Cina Buddha nak tahu ni tengok kan mesti kalian leh muadam ke Cina Buddha kan ayat Cina Buddha nak tahu ni tengok urang buat wal Cina Buddha hana yang Cina Buddha hana mutule nyan bahasa orang Aceh karena kalhega taliuk wale taliuk kalhega sampai duduk ke taliuk kabeh duduk berkahwin dengan kau macam di dalam kena gugur orang Aceh jamu Aceh Cina Buddha babak kedua maka gebuh dengan hukum Cina tapi baik dekat dalam Quran wal Cina Buddha hana menyamanan hukum khanduri mauludnya hana betulah dalam Quran maulud tapi pu yang tak berlaku dalam Quran haji kandang sabar-sabar tak boleh mana yang pertama tanya khanduri mauludnya kan dah budah dah belum kunci dah belum mano dah belum ide dah belum kod kan dah belum biung dah tagun mandum dah pasola ruwin dapat solam bayan dabuh lam dalam dabau ulasa dabau masjid nya wate dabanya nyata yang kata gunyo dabanya budak gebubna hai modot jika modot lain daripadanya budak dan bi kaduri tu budak tu sedekah menyamanan sedekah nyo buat nyo sedekah dalam Quran mana pun Quran kan merumpok wa mimma razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan orang beriman kepada Tuhan mereka yang mendirikan salat yuqimuna shalah wa mimma razaqna yang ada kamu bi ke Tuhan kita gebir rezeki Tuhan razaqna yunfikun mereka menafkahkan yuk ke sedekah menyamanan yuk ke sedekah perintah dalam Quran pun kan kamu rempok ya kan apa tak itu hadis Nabi di Nabi nekun sedekahnya hadis sedekah jajan hadis sedekah termasuk di antaranya as-sadaqatu tudfa'ul bala sedekahnya bisa ditolak
Salah. Ya, sampai Nabi dukun tasaddaku walau bisyurbati ma'in. Oh, nyo kedua tu. Ya, orangnya nak gejah dia pesapat sedekah, nyo termasuk sedekah nyo. Ya, ke Palestina. Orang Palestina tengah gemuhui kita nyo. Ya, nyo orangnya gejah di kota. Ya, netik sedekah. Ya, kira netik ni pahala. Ya Allah, turun syik yang kahanali. Ya Allah, nyo kelako yang kahanali, keanu yang kahanali. Netik sedekah ke Palestina. Ya, kak. Menyamanan hadirin yang berbahagia. Dapur awak tu. Nabi nekun tasaddaku walau bisyurbati ma'id. Gayum sedekah walau dengan seteguk air. Lepas ni tak lah. Yang anda lepas ni jauh tung-tung bawahnya yo por bro. Kata aku waktu bau ujung je ni wali. Ya si. Ke Palestina. Ke saudara katanya. Kau macam musibah katanya, rumah-rumah itu juga kan. Ada yang tsunami ni kata, tapi ya kena ya pergi rumahnya, tapi Islam. Bula je tunjuk nak bula buli dah. Bula roket. Beliau tak menafik kan, tak merupuk DJ, tiba Putin dia. Presiden rupiahnya. Bagi kata yang ada roketnya ada bawa benar. Kedua ini tak hitam dengan ini apa boleh. Dan nonton yang Israel dia keluar juga. Bilis mah benda. Haji Israel yang jadi nak berbuat baik. Kalau nanti kami mudah-mudahan sedekah Nabi guyum sedekah, Allah guyum sedekah. Mudah-mudahan taguannya yo bagi kemelasah sedekah. Mudah-mudahan kanduri maulud yang pertama na dalam Quran na hadis na sabar. Yang kedua, hotel dia taguan mendung tabam melasa. Kusau dah ju. Hotel dia taguan yang bunuh tabam melasa. Kusau dah ju. Ke fakir miskin kan anak ya. Tanya mulut ya teh kan. Bibu anak yatim, bibu fakir urung yatim kalian teh mulut yang cukup tenang. Pulang menyanyikan tu boleh bawa kampung ini mana ide itu japri nan kauri mulut ikunan belaran nabi ina di lumpang minyak kauri mulut diurut ganti ukuran kejak ni jangan nino kakabo berugak kagudah kejang ni jangan rupio ide tak ukuran kejang jangan pada Allah tu boleh dikeren. Namun euro ke euro yang di rumah, ya kan? Anak yatim lagi saya orang negara. Tak senang anak yatim gara-gara bodoh. Menyebutkan bibu anak yatim, bibu fakir miskin dalam Quran Tuhan. Ubiraya ayat lebih baca ilmu. Semai tengok ada dua makna. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nak katuso pendusta agama Allah. Pendusta agama yang hakim fikirkan yatim dan yang hakim bangkanan kepada fakir menyamanan ada dalam kanduri mulut dah bibu anak yatim, bibu fakir miskin juga na dalam kurung kedua macam alinya dalam mulutnya tak undang anak miat badaya mudikir rame-rame bak tanya di video dah kemah hebat mulut video dong penting hebat ni kalau ni juga yang yo kan tapi hayu lah macam selatan Aceh selatan ibu dikir Tuhan muda sabah kampung ini dikanya punya lembu dah tembak dikir ada jam kelewat hadro Katin menyobak pun dah katin menyobak ngan hati di Aceh selatan kita lah nadun bak HP-nya dalam bulan Sabah kampung dikir Tuhan muda yang pumandung dikir yang Aceh selatan kudih hari dah munyo kepungunya dia nak kemahkan hana hebat pedi api munyo kudih Aceh barat Labu yang bineh jalan lagi beko buat makanan lagi beko lagi mesti putar lawa jalan tu urang tua ngayan po beraya tu kita kering merupok telu jajak ke dakwah ke long le putar yang lagi hana bukan tu pulu buat bak urang raya ya hak intro tu dia tak hebat ni mending kampung lu kampung ke dia jalan kamu kata orang Medan ni dia jempu dulu. Tak buku dua lo gubernur bukan. Kan? Bukan tak jadinya lagi.
Yang pre-pre ni ưa thay kajian lu gubernur lu chom you. Bak pruan chom. Buka buat kan dengan. Mudah-mudahan kan. Dah hơi urang mendike dah selawat. Selawat nabi oleh Allah na dalam Quran pun hana. Hana sabah ibadat yang Allah bagi you gubuk berau hana. Allah biu tengok sembahyang. Allah Taala nak sembahyang. Nah. Kucing ni terfikir, berarti Allah biu tengok sembahyang. Dia tengok kat rumah Tuhan. Allah pergi sembahyang. Di rumah tengok mah. Hana kan? Allah biu tengok sembahyang, Allah hana sembahyang. Allah biu tengok puasa, Allah Taala hana puasa. Allah biu boh jaga pada tengok, Allah Taala hana boh jaga. Allah biu jak wajib pada tengok, Allah Taala hana jak wajib. Nak kami dengar puja dan syukur. Mari sama-sama kita surahkan kepada Haji Allah Ta'ala. Lalu hanya Allah hanya kerja wajib. Allah pun yang geyu ke tengok hanya kebuat ke dah. Kecuali apa tau. Putar tu mutilawat. Awai Allah mutilawat. Tengok. Maka innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Innallaha wa malaikatahu, Allah wa malaikatahu dan malaikat yusallu ala nabi. Belum tilawat kena baru diubah tengok. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi. Kamu tilawat ke Muhammad. Ya Allah tilawat. Menyamanan dalam kanduri mulut na telah al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, syurga dan nikmatnya syurga disediakan oleh Allah liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ke orang yang selawat kena ya nikmat syurga disediakan oleh Allah. Menyamanan padung akan alam mulut. Ya kana alam selawat. Alingnya dalam mulutnya nada undang abu ulama-ulama. Sempat dijak ulama bagampung ni. Tamu majaro dengan ulama. Gukul le Nabi al-ulama warasatul anbiya. Ulama warisna takluk waris Nabi. Man safahan ulama ka safahani. So yang mumat jarang ulama lagi kai mumat jarang ngelong ke Nabi. Menyok kai mumat jarang ngelong di dunia, ki sapat ngelong lam curu. Ya, luka dah. Adanya pelam yang dalam mulutnya. Yang untuk yang pegah hanjak kau di mulut, kena pegah ada tandra ni, pegah dalam halung le. Otek kanduri mulut. Otek dah pegah katanya di kumbang unonya, Otek dah pegah kau di mulut. Lanjam benar tu. Otek kau di mulut ketipek bamplet kan, pak punya jalan ni dia bertagor kampung dia, kita dipek bertagor kampung gugur. Kamu mulut, bejak kampung kamu orang. Nak jauh kata mudah bejak. Ada. Wah kita pegat bak tanya kumbang unonya ino mulut. Pane kumbang kemudah kuno ya. Kumbang jangan. Ya kan? Awak-awak dah intro jam 3 kena. Maka truk orang luar jak bagio. Gebunan silaturahmi. Silaturahmi Nabi Allah. Pak pintu syurga ubiraya mutuli. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Hantar meng syurga urang puputuh saudara. Menyamanan gara-gara mulut kamu sambung saudara. Kok boleh hikmah. Alinyan pulang kelebihan dalam mulut. Ya tidak ukur jam. Ini dah pegahnya tentang malamnya dikan malam habis. Ya kan? Nanti nak yakin kita yo. Pulang na santunan anak yatim lagi bunuh. Yang lebih mantap long kan. Nyoku nyo ide lu pula. Lebih mantap long mudah-mudahan ada buat kampung long lu pula tak ada ni. Oh ketua pemuda. Uku kan segala pegang dakwahnya pegang lomba le pada malam. Pegang lomba. Ini tu 17 Agustus tu macam lombanya kan. 17 Agustus lomba dari kambang. Yang gurai tengok lele dari kambang ni cok juga. Budak ni dia kaji kan dari kado pun. Binung lah. Ide buat tu melihat ayat dipahangin tabo. Pajai kau budak rame-rame. Pajai kan dia udah-ulengan dah. Belum ulengan. Ingat pijun tu banyak cok ayat. Pukul pengai ngan. Ayat dia cok belum ulai sir. Yang lain dah belum ulai lagi. Gigi nak bertalau. Benar. Dia rame-rame dah tu orang punya.
bak pinang kai ibu semua utajai tu kai ibu selesai budak-budak mumat bang kena rut ulung yu karet ipanya ulung yu hal-hal jelek lumat bai luang ah pilu main bola itu brung rubah tarik jutun di luang tu yang habis Quran bak pinang kai koh pucuk hana leboh buat kita biar boh kan bak ngambok pinangnya lah pas sakit hati buat dah buat yang kawan-kawan apa habis bank bahana perdai ya hiburan aku pakai hantar pegat hiburan yang bermakna bermanfaat itu yang wala lagi ya baru satu PKA bukan benda tu PKA pekan kebudayaan aja tapi yang kata lu kalian bapak apa saya kirim-kirim legok ya Allah ya Rabbi saya tak kembali PKA pekan kebudayaan aja baik kembali PKA pekan kebudayaan Amerika joget ini macam-macam apa ni budaya Aceh dalam lembu ya cikanya oku dah pegat kerawatnya pegat lomba azan anak muda tu yang sudah pegat dakwah pegat lomba azan yuazan mendu nyawa anak muda yang nak dikembang nonyo ho kedua pemuda melai dingoh tulis nan mendu anak muda tulis nan mendu tipek bak belakang yuazan di kau kau hai jumpu hana lagak tu ngado tu yang lagak tu mugrid ramai urang dengar hayya 'alas salat yang mugrid yang kurang lagak baju cak hayya 'alas salat anak tak ramai urang dengar yang hendak lagak mu beok yang tubuh dia nanti berat dah mana tahu dengar buat dengar tu Allahu akbar la ilaha illallah itu kuimu dengan begitu bayang kekei tu kuimu salatu khairu minan nam mana kakun lah iki ni bajaro tua ikun mau katua aku ikayang bang kuimu mak ku kulo so kuimu balik jam mana jika ni kelam biyut so kuimu bek bakmi kamu tu you azan tantang ke mangan azan kan anak mandu urang dia azan mun gede nah urang tu pokoknya kayak azan salah hayya 'alas salat Allahu akbar dah ya la Allahu akbar berje nan kalian bak TV rumah orang bak TV rumah awak Aceh lomba azan tiara mana juara 2 kan juara 2 ijuk peng dan 7 2,7 miliar 2,7 miliar hantar macam bapak itu tu dan tahun lalu peng bila noh mungkin hantar tak peng duk nak kok jai ijuk 3 dan 2,7 miliar ya Arab ya Aceh lapar tu ke mati udah mati dan duk nak hadir mengpeng jadi mengpeng nak ladan ya Aceh Imam Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi jumpu cek kosong ijuk di Raja Arab ijuk cek kosong itu nah ironanya jadi hendak buka irono padung yang dilekai tulis mesti tulis kan ilung 5 miliar bisun ijuk 5 miliar tambahan dia ke imam di Masjidil Haram mesti dilekai ilung 20 miliar atau 20 miliar tu nyan banjir ke imam di Arab cek kosong itu ia cek kana thôi bukan hong thành đi mà cứ đừng quay mù cek kana thôi bukan hong itu mengkau lah kirim peng balik rekening cek kau pajak benda yang 17 Agustus kau lah tu pinang itu quay mù lagi pinang ada pun deh kayak di bolu sih kakak ya ada ikut lah
Dumpu pajak bani ibu gat mesti tujuh peng mesti kau pajak lah. Mesti kena pajak. Cat polis cat ya. Yang hu boleh tu awaknya ni nak tu pokok. Kan awak awak dah ngedi. Ya, maka dah buat lomba azan. Gini ke? Anak muda di hadiah bulu yang azan. Bila pergi tahu yang lagak tu kagak gigi di depan azan ini mau gigi di belakang. Kayak azan dumput galak ada dia buat gigi azan. Allahu akbar. Senang jadi hati. Sampai azan mogol. Ini jam payah tak kena. Dia motor pemubah ni pelan-pelan. Nah yang kena ambil awak betul ke muka dah menggerak anak kemudian ni kau lah. Itu dah muka okey kawan kemudian. Bang cik menggerak kemudian. Di samping lah lah. Itu dah mana. Inung dua orang dah muka. Bang punya menggerak penona tu. Rupanya cek kau azan. Lomba azan. Buat lomba azan apa? Lomba tajhid mayit. Yang penting ya nampak dia berani lucu-lucu kan. Ya, siapa buat lomba tajhid mayit di bandara Semano mayit. Mek Semano gerbang-gerbang you. Ada mayit, sakit dah. Hanya penting lu jadi mayit tu. Ya, maka buat cara Semano mayit berlembut. Sakit dah. Mayit diberah bernayambang, mek juga sana beli sakit dah, hancur asal ya mana di mana bulan diuat di bandara baik sampai dibuka air main ni hai tu orang tu main tu duduk jagung gila alah kau mana dah betul-betul mah bakal mati buku mana cara tajhid main cara semano main cara puluk main dalam kubu di bandara hino yang kampung buat di bandara puluk main ikanyo kalau muno kan lakai mah kadang bak kampung ron ke wadah dipreh mayat udang betul lang kubu benar betul samping benar kan dipreh mayat benar kan nya mana ni salah ini yang benar preh mayat kan diputar dari hati benar jangan wadah lahir jamun kau dah terbiak kan boleh kan dia boleh yang hati dia punya hati yang buat Cristiano Ronaldo Sri Lanka kan tapi umum ke ngaulai tak cubiak udunya punya mana cubiak udunya ngaulai lah kemah bahasa kan hotel lahir ni ngaulai punya mana lop lah kubu ngaulai lah yang kejut rerak kaki kubu betul yang gepreh lu ulang kubu bismillahirrahmanirrahim wa ala rasulillah tu putra mai gepile mai mana cara pun mai akhirnya ulang kejap dia yang baru ni akan lop pula ya punya urang hukum dah ucap dan ada heboh regam beraya-raya UBB sampai ya kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadri yang 20 saja punya doa lain minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhrujukum taratan ukhra dapru bak danohnya 20 saja yang 7 ke heboh danoh dapur dua bak keing dapur dua bak lipat tu yang selama na danohnya dalam kubu uriang yang mayat yang gepelingan azab oleh Allah ya ni yang orang mukok ramai tengok hana orang mukok yang ada udang press ni oleh kubu cumi mayang tak mayat kayu press kata kat kubu kamu nak kayu duduk dalam kubu mayat dia rumah dia dengan mana dia orang ni duduk dia rumah dalam kubu ikut dengan ni tengok hana kata mayang dulu lah mah karena kata pun di kasarnya pergi itu dengan hana pun tengok kabiasa dalam kubu baru dulu di mereka kabiasa dalam kubu juga ya negara maka penting cara tajhid mayat halinya pun lomba berut lomba hafiz Quran ni bat tengok Quran awak apa Quran akhirnya bat tengok videonya yang buat Quran patut tahu dah hebat gure tuan Kumeran bala yang nak buat yang kumung kalina ya awaknya buka ibu merkau ni balik pemerintah kumeran yang nak bijak kumpang orangnya tu bijak orang dah Munyo di Arab yang di Negnan ya masya-Allah buka bab musim haram dia kerja dia ilmu mengenai apa laga-laga hai dia namanya tapi cinalan tu hanya kurang penghargaan sampai nya urang ni lah kemaah jamun kan lain kan gapo tapi bapak lalu dakwah dia Nadira Hasan kan urang budu urang kan ni kala Nadira Hasan sampai jamang waktu dia kerak Medan tadi
rak Medan Keliban menang baru ke kelur aja. Ni awak kamu. Saya kamu menang awak kamu orang je kau ni jak mana ni. Tak pernah aku. Yang pernah aku dakwah Melayu, Allah nak dipanggil. Maham berat lo. Ya, ya orang Melayu. Watet kamu menang baru orang Melayu. Watet pun nak tahu perempuan. Ya, dulu orang Melayu lagak-lagak ni berjamun orang ni masa dia dakwah-dakwah kena Gani Harun juga. Gani Harun yang Dr. Randus Jafarudin yang dia bersama. Doktor juga dua lah dia Muhammad gini. Tapi kok jangan nak boleh. Ada yang tuku Yusuf buah yang ber tuku lalu dengar tak bangkunya kan tuku Budiman hari kampung ai je lah. Nah tuku Liah jadi je lah. Yang putih ber-bernya mana dulu tuli awak. Tapi tak awaknya tejak lu kalah lah. Elok dakwah elok nama tu awaknya ngondam teteh elok ni. Eli ibu ya awak juga awaknya ya ibu lut. Ya ni kan tu penghargaan orang pula. Yang kerja ukur dah pegat lomba tahfiz Quran. Bila boleh kamu tu haru hafal Quran. Yang dia 7 juta dah pegat. 7 juta apa tu pen 3 juta. Menyojek heplo tu. Heplo juta tak boleh dikait jak umrah dah. Kamu Tuhan tu punya 7 saja. 7 jeruk benda. Kan lung tak tahu. Jo buka tahu. Jual ke betul dah kalau awak tu. Ya, dah sampai jemput apa mana weh lah buka-buka bakal dalam bawah. Ya, benar begat lomba tahfiz Quran. Pulang dah begat lomba. Ya, le yang menyobak long dia le dah begat dalam lomba. Dah begat lomba sama dia. Urinang ikut lomba sama dia. Hai sama dia pun lomba tu buka untuk so yang lebih cerita, so yang lebih ruh makhraj baca. Ya, betul. Adanya pun lomba lo. Ya, dah buat lomba dalail khairat. Nyo cakalan kau ni. Dalail udik dalail. Jamun ni awak busik dia jamun. Tak gelak dalail. Jadi di belakang pada urus ada ni dua jamun. Jamun mu kan motor kadang batang tumpang ke yang dah. Yang mu motor jamun pandai kau lemo truk wi atret sana lagi. Lemo tak kira dah urus tarik muha. Dah kemuka jamun ngangkit dengan hadir kemuka bru la urus tarik. Orangnya pakai kadang belakang kan. Pak dikrek dia apa katanya. Jamun dah urus tarik urang semula cukup je lah. Orangnya Allah urang semula tinggal di kursi dan kalau maju. Banyak ni dah. Ila tu pandai maju teman semula ke dong atret. Nanti yang hitam maju dong semula ke dong atret. Pandai maju. Atret tapi lebih. Hanya pakai kecapian di mana atret. Abu Cik dia jamun hai di bilang luar biasa malam sampai imlasa dalai malam yang tepi Tuhan. Naba kuah tu hai dah. Keperluan kuah tu hai. Tuhan. Kuah yang kita guna orang Tuhan. Kita pun banyak tadi namanya dia ni. Pakai kuah lemak dah pun. Yang kuah tu hai kita tanya dulu bintang dekat dalam. Yang benda je sampai orangnya tunggu hai dia kaduri ajak kat rumah dia ngah kat kauri kita nak kuat tu hai. Nya sampai orangnya nyo. Benda je benda kalang kaya. Jamun ni galai. Dia kat tengah malam kat rumah kat bidah burda. Dari hero. Alhamdulillahi mun. Lagu jamun. Alhamdulillahi mun. شيخك من عدمي الحمد لله شيخك من عدمي ثم الصلاة على مقتر في القدم ثم الصلاة على مقتر في القدم Kidami Yang mana ulang tua bata ko bata ko pinggir ba meri odaya abe bedoka baju kuah tu jamun hanu pati yang percaya Abu Cik dia jamun hanu pati cinuan ni sayang ba Abu Cik ni akan mendengar Abu Cik tapi nyapu Abu Cik lagi cak tu mah mau berdoa tali katanya. Ya kan? Itu jamu yang tuan Tuhan dia Abu Cik yang tuan Tuhan ya.
Yamunya pegat dalam ia kan. Pegat lembah lo. Anak-anak miet pegat lembah aku. Ketua pemula, ketua tulis dalam lembah. Anak miet lomba hafal surat Waqiah. Lomba hafal Ar-Rahman. Lomba hafal surat Al-Muluk. Nah, yang anak-anak miet. Itu kamu tuhan-tuhannya lomba ni. Buruh ni kamu yang kata buci kau. Kamu yang tuhan-tuhan lomba apa ayat pendek dah buci. Ayat pendek. Doa-doa menurut jenuh benda. Nah yang kedua tu, kita trip kedua. Nah yang kedua kata yang bidang Mbak Mon agama lima dia lan lima kata jenuh mana Allahu Rabbi kedua aku. Alah ya Allah kita terima anda bungkul ni. Ani nak buat kamu kerak-kerak yang kau. Allahumma lakal sumtu. Buat kat doa buka puasa ke? Nak pegang lah. Ya, itanya orangnya kan minta apa-apa, bro, dan jeli. Jadi tanya lama ulah buat muji kat doa sama wete, pun doa. Doa sama wete, sini-sini dekat muji peraya. Dan doa sama wete, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Maka doa apa jauh bulan dan apa jauh kan? Kana minta kaya purna roh dah tanda buat le. Alhamdulillahilladzi adhaba minal adha wa afani bi bawisi anak kene. Ya mudah. Doa kena makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jadi anda dengar. Bismika Allahumma aya wa mu doa pada kau pakai malam. Pajan tak ni orang ni pakai bunga nak TikTok macam tu. Pandai bismika Allahumma aya wa mu dan TikTok. Red api pak muka tu dengar tu. Lalu kalian berkata ni. Ya, ni kalau yang mana tu ni yang berbahagia, bukan lomba ni. Ya, habis lomba-lomba, ya, kita buat santunan anak ya. Akhirnya santunan yatim. Bila perlu usunya terbalik baju. Kan hanya santunan anak yatim, bila perlu santunan mana yatim benar. Mama yatim. Habis dah baju bagi kan yatim dan mana yatim mak kau ya. Nama betul, pat mak ipat kawan, hei mak. Oh mak di bulan jauh kan. Ya di mamanya sedang ni kena beri bantuan. Katanya Pak Mania di Bro ni kita lepas uji, kita lepas uji Bro ni putar kamu bi. Usul di Mania di hai bagi uji pun lebih malam kalian lebih mendung. Kita mau ke kalian nanya ni PKH bagi uji bawa mano karena minyak yang galau na cibra. Yang galau na ganggulan toya. Apa lagi kalau pandul na ibu dile bagi orang gitu. Kun bagi si, anak muda kah? Anak muda saja bentuk kaknya memang beladul. Hai menalah kan paling kurang ada kena perah mana yang pernah perah dek hanya hai mi di Lok Sumawe daerah Kurupu 2 malam yang kau libur tuan dakwah dengan daerahnya nan jemput di bantuan kan yatim. Anak yatim heploh 2 tahun, heploh 2 tahunnya Pak Biji, yang paling melumbai Pak Biji yang macam maklum. Heploh 2 tahun anak yatim, ibi lagi katnya nunggu bawa mano ibi makanan, peng juta tu. Heploh 2 tahun anak yatim, heploh 2 juta. Yang aneh, ijaman kameng ke boh. Heploh 2 boh kameng darah ke biji. Kameng-kameng yung dibuka lapar tu siguro-tu yang menanya kameng yuk kameng lepo-lepo dibuka pagi si kata yuk kameng kuya juga dulu darai budak oh malu budak apa pagi si yang dihatrip kalau budak-budaknya nyo baru nak urung bubuat kameng sabah peng dijaya sip masyaallah dia ukul dengan tu bukan hae dengan video raja orang bakal orang kaya dalam pulangnya lagi nyo mungkin bunga semangat kata kelek-kelek tu amat budak dipek gambar kena dari bawah gambar ni kan apa ya dah buat hai dah les kan yatim nak dia baju ni tayo ya mudah-mudahan habisnya baru dah pegat dah dakwahnya Nabi ubah nak
ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia, pakat manusia. Makna dakwah itu mengajak manusia kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Benar kata kepada Allah, wal takum minkum, benar katanya ummatun, sabah umat yad'una ilal khair, yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Mudah-mudahan juga dakwah lo. Mudah-mudahan pun yang tak berlaku dalam bulan Maulud mandumna dalam Al-Quran han menentang dengan agama naragu menentang ke Maulud. Alhamdulillah aja. Benar oh. Yang model hantin kauri Maulud je berangkap pun lebih banyak kita pula. Sejak berangkap kan tenok hanjir mah Maulud hanjir bajuh je dia. Menyebab baju insya-Allah yang baik kauri yang boleh dia yang nak hidup apa. Mudah-mudahan diri yang berbahagia. Bahkan tak pegat handuri Maulud kira yang malanya video dah pegat. Allah Ta'ala kepegat dunianya cukup hina. Allah kepegat dunia hina Tuhan. Asal dunia na yang mulia Udah mulia asal dunia. Kini kata na tempat mulia, na bulan mulia, na ura mulia, na kuto mulia, na buku mulia, na makhluk mulia. Dunia hina tapi asal dunia mulia. Udah yang paling mulia. Yang pertama Kaabah. Nyo tempat yang paling mulia. Maka Kaabah bubuhnan Baitullah. Udah Baitullah, rumah Allah. Yang kedua tempat yang paling mulia masjid. Maka Al-Masjidu Baitullah, masjid juga rumah Allah. Artinya dalam tempat mulia, rumah yang anak yatim lah rumahnya. Urang pa rumah gepuput gat anak yatim. Mudah-mudahan rumah anak yatim yang tinggi budah cahaya debu sampai tembus pantujuh lapis langit. Sebagaimana Kaabah dengan masjid. Yang ketiga yakin dia pulang ke kampungnya Cina rumah anak ya. Tak dia balik tadi mana yakin. Sebuah rumah yang anak yakin. Rumah inang janda. Cuman anak bandung inang janda anak yatim tak salah. Karena janda terbagi dua. Iji janda yang anak yatim, janda yang meninggal lako, anak gubut lagi bunuh. Ya baru gubutan ya. Yatim. Nah janda sabah tu kan meninggal lako, tinggal di lako. Lako kai tuang. Atau geknyan hang tuang di lako. Janda sih dia. Anak geknyan kan anak ya. Karena jandanya termasuk dalam kategori janda bolong. Ayolah ikut aku. Mana-mana rumah yang nak yatim yang tidak juga rumahnya. Dahlah rumah yang nak urang baca Quran lah rumahnya. Ya, yang tempat paling mulia. Yang kejit Acehnya jamun ke. Budak cahaya Acehnya menjadilah keulangnya. Bahkan karena di Aceh jamun reda urang tu. Lima kejit dia murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kau yatim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nya rupi gigi urau tapi na yatim. Malam na yang pernah mati lembu, pluk mati lembu. Mati gini. Mata kaji apa? Ya ni jamu. Orangnya nalak. Pulang dengan lain-lainnya. Maka tak buat jamu lurih, buat alih baik, buat Quran na yatim. Dia duduk kat nadi waktu darah kata jak kuliah nadi pulang kadam kawin. Yang gura pajan baru ingat dia tinggal dan meninggal lako. Anaknya kalimau meninggal lako. Yang kedua sampai lako. Nangan ingat. Mengeut dia lako. Gemuk tidak gempepek. Ya Allah. Kamu pegang bakso. Ni beg nak baju kau panas. Kau nak penyakit lambung. Hidup tu tak kaya hanya dengar. Tak talung pegang. Hidup tu nyau-nyau lain pegang. Hanya dengar. Talung pegang hanya dengar. Hanya ni baju dia talung pegang. Aku pegang beg dia bak kauri. Nak bawa panah. Ibu hanya pada. Padahal kalau aku takut bubu depan. Hanya baju ni jak bak kauri. Lagi-laginya macam ni. Nak straight kau baju. Cuma lah buku.
Irone orangnya kalau pegang aku bijak ondanya, aku bijak enme, aku bijak onda bib, bijak enme, itu kalau kredit kalau melau. Anak ni baik pula long bayu. Yang tidak ni anak long penerja, pulgape, tu paket anak. Irone mangan dia lagu bu. Tang-tang lah kau tu kena hotel je mong. Gua ot dengan sampai hai op. Tak ambil apa. Kakak percaya dia bi. Bukan jauh dia nanti kena. Aku fikir dong. Nak jalan dengan padahal bang thop pak sakit kau trem kan mengai. Nak dong dengan. Tak kita nak bang thop loh. Bukan jauh dia nanti, jauh dia nanti. Yang jangan baru dia nanti. Ini bayang teman. Udah jamun urusi kamu dulu dia tu. Rojak kuliah hantar yatim yang aku baru ingat dia kicok dia di Jumat yatim Mak Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Yatim. 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 Antang cả đồ ya của yatim. Jadi dong sambung yatim. Sudah mau gendong deh. Dia percaya je bila dia jaman. Padahal kalau 18 tahun dah dulu ni. Sudah mula yatim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tinggal aku pupuk ambil lah ya duit. Anak biasa. Ada orang darimu, ngepikir mangat darimu. Bak galon kan? Orang tu bak galon kena musala aku dah galak tu. Imurdu gal bak musala bak galon murdu apa? Upai mesti juga galak. Upai mesti ukur raya. Baik kemangan kan? Wabah juga belara dia ringan belara orang agam tu. Nah yang pakai hati-hati dong galak. Nah orang bagi jak aju semua aku kemayang. Ya ada gimu. Ya ada aju. Ilo kan, ilo dah kerja tak galon dah kuda pupren, kau dah gimu dah ilo. Bukan ilo jamak semayang tepat-tepat semayang kan. Kalau musafir dia semayang jamak kan. Ilo ikut dia kan. Kalau duduk dengan dia gimu pakai ming kan. Kena ming kan buka mana kan. Itu kan. Allahu Akbar. Habis berjihad, habis berhubat. Allahu Akbar. Baca Subhan Rabbiyal Azim. Inna dia dua ni. Subhan Rabbiyal Azim. Wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Boleh ikut. Amin. Buat kaki naik dulu. Ya. Ya, maka penting. Dan pegat nombor. Maka rumah yang nak urang buat Quran bercahaya tu ulangit kah rumah nani yatim. Punya menang kita kalian. Dunia hina na tempat muli. Na bulan mulia kuai Tuhan. Dalam dunianya. Budak dalam setahun 12 bulan na si bulan mulia. Bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan na malam di malam yang mulia. Malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini di malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan dalam itu di 12 bulan. Ya, dalam 3 minggu naura mulia. Ura Jumaat. Ubena buku kepada Tuhan. Macam buku dalam dunianya. Mujuda buku. Nah buku siapa yang paling mulia? Itulah Al-Quran. Adanya ubena tudo yang dijebit dalam bambah kita. Mujuda tudo yang dijebit. Nah siapa tudo yang mulia? Iaitu La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. So yang akhir daripada udip kita mengku la ilaha illallah damang surga. La ilaha illallah mudah bak takun ura-ura tapi saya mati bayar amin. La ilaha illallah mudah dalam keseharian tapi susah dibawa dalam
Kawak kah tulis buat status. Nyan tulis buat status. La ilaha illallah mudah dalam keseharian tapi susah dibawa dalam kematian. Mati-mati payah membuat la ilaha illallah. Musangkut, ngepua musangkut. Gara-gara bak baju wajah harium. Gara-gara bak mupa. Handi ke la ilaha illallah. Orang baju wajah harium pun ibadat mutu. Lembugah ke bawah cerita. 3 orang memiliki 3 anak muda. Nama dikun bak mak. Mak cepat long anak tua. Nupu iding kelong mak long kumo uble gede mak. Kubuat anak. Long kumo ya beda buha-buha long kumo ya dua lang buha. Menyoba saya nabi long ya gede ulang gede mak. Long kumo ya dua lang buha tujuh gede. Kepu anak katingai long noi kampung. Lo kumo ibadat mak aku khusyuk lo. Inai kampung tu pengaruh dah. Kalau mak orangnya menyoba saya orangnya ngan TikTok ngan Facebook terpengaruh ngan chip macam tu. Ilong bumungklen kita guna tinggal dalam kampung lu tinggal kampung bah kuat dua lang buha. Saya anak menyemenan ka pegah. Budak dia kejin bak mak ibu dah ada jejak dalam buha mudah. Buat pelocon lang buha hari ni. Buat pelocon ni sembahyang hari tu khusyuk. Hai jam kucuk-kucuk ibadat. Otai sembahyang hai jam mong ni. Nak tahu nu dong sembahyang hai jam mong ni. Pun hayang dari bunuh kena ujung-ujung sembahyang ni lakin ada praktek. Kena ujung tengok sembahyang bunuh ledong kena gahayun dia pun. Usalli. Yang kali-kali kena kalau dia udah kena grup bawa terbung dia. Usalli. Kena video Allah. Itu yang Kak Akbar ni kalau. Ya kan? Rupanya anak mudanya lagi kan. Apa pelocor itu busuk? Fikir ni Iwa yang bak mak. Hai mak long puat pelocor ka aku ibadat. Pujiat mak itu busuk aku. Busuk oleh mak ada berdoa mana. Hai tim tamang ni aku mak aku meratib hai tim tu. Hai tim la ilaha illallah. Ada benda kita la ilaha illallah bikulli la ma'bud bihaq illallah. Ila menang kita mereka. Bikulli dia baru keluar dia. La ilahnya ada bapa ada batil la ma'bud bihaq illallah. Hanya Tuhan yang disembah melainkan yang sebenar-benar sembah melainkan Allah. Rupanya itu. Hai mak pakar elong ente pun semua aku. Betul dia mak ayah dong dua ambil kamu dia susah dong kawangan bahagia itu dulu. Kapan lo? Ikulah mak utah kan beli makanan yang harum gelung mak. Utah nak pernah ayah beli makanan yang harum gelung tinggal long lagi nyolap ibadat mak. Hai dia bagus semua ibadat. Menggemau adik mak. Alah ya nak berdoa kalau bukannya anak bukti yang harum gelung berdoa. Buat nak berdoa aku jauh belang buat tu mula punya besar dia nak pergi mula lang mungkin ujian nak berdoa mungkin orang ada orang tu bergudung-gudung mana berdoa baru orang di atap ada Honda magnet pot di lok baru mungkin orang anak aku buka ada aku minta lang jangan berdoa kadang bapak kah anak berdoa tak mau profesi ni long tu mula ayah aku cuma jahil pun anak berdua yang hari yang suka. Yang kuda, mak ingat kuda kan mak beli dulu. Mungkin ingat tu mak. Dia betul dia berdumpang boleh, berdumpang boleh. Ingat. Munan bagi ingat, tak ingat. Bahkan ingat karena katanya 3 salah. Nah, salah 3 lah. Bagah ingat. Kita yang dia tahu rumah kita tak dumpang boleh, kurang-kurang tu. Hati ingat. Paling ingat kita salah mendung pun dah ingat mat. Ikannya mendung salah pun ingat aku mengat tu dia. Ikannya bagi ingat Allah yang nak gemesa mana yang nak berdoa. Takut mak long ada tukang bangun dalam kampung ite long bangun. Pat yang nak urang berkahwin urang bekerja cik long diundang ayah nak berdoa long you yak bangun mangat ite long bangun nak berdoa. Cuma yang nak ingat buat kapal huruf pat rumah ba ujung kampung ni. Rumah urang kaya aje. Perkahwinannya dua dengan ulang dong di magun.
Kuat saya duk maguna ng utuan, tengah ku Jawa kuah. Kena cuma yang penyangga yang duk Jawa kuah, ni dia bergaza. Kat abang ni kampung dulu kita kan kau. Rupanya ini berdua, ya sebab ku Jawa kuah hanya berdua. Tengah ku Jawa kuah, rupanya ku rasa, bak ku rasanya mau gerasa. Bak ku rasanya kecungun, peluk cungun. Hana ku lakai din bak kormo, ilong ipupa. Bak nak tahu ujung kuahnya, bak ujung awaknya. Hana ku lakai din. Yang kenyang tang dalam dia ku tiga yang nana. Munya-munya mak bedah nak lakai din mak tak gop ya. Okey, ada kuah, lu bedah mak yang bijak dia. Jauh rumah. Anak rezeki dalam rezeki. Ni jangan dah tebak saja. Jauh. Kalau tu nak press ini press nak awak. Terus je. Mau ringan jamun pada dalam hari dah. Mau ringan lomba lagi kalau ringan agak. Ringan jamun hari luang yang 50 cm. Hanya agro. Mesti tak agro luang ya. Guru le ayah tu. Membuli malai ayah dengan kau. Pulang berbaik tu le kau. Ada berdoa buat muka. Yang luang 50 cm. Jamun orangnya tiga bro. Tinggal kamu agak menikut. Tekok ni saya kata yang makcik anak ajak cek goblok ni tu. Kamu agak melanjutkan tu lah punya anak yang bung. Ini tadi ni pak bro. Jadi kamu ya. Jauh rumah tu. Urau pun uang tu dia. Dengar tu. Kamu tu hidup dengan mobil dia. Bro kat rumahnya dia tak pintu. Assalamualaikum. Busuk orang rumah. Waalaikumsalam. Bukan pintu. Pernah pakai cuba? Mono tu ku. Dibat. Nak tinggal terkeluk. Hanya tinggal long sorok ni. Long. Itu kau. Long. Yang tu long yang kau. Long yang magun kena bakro ni jamun urusin dan kahwin dan penumpang tu yang kau lingkup. Kan long kau magun. Betul ada rumput mau takkan mah hanya lu kahwin dengan dia tu. Kan benar. Bukan kan benar ni kahwin mendung bro long hai tinggi kahwin 5 ni kan segera aja lu tepung dah. Ni jera je. Kibat. Kuatnya long magun, kuatnya long Jawa kuah. Bak long Jawa kuah bro ni lu rasa. Tuut long ada bak ujung awak dengan tuut long hanya lu dak keintin buat dengan bak bro ni. Ana long buat produk tadi ibadat haitem bujuk long ate long haitem duduk ate long ibadat long haitem bujuk sang pengaruh makanan bro ana lu lagi ini yo long disahabat bro lu lihat lagi ini beri sedehnya kuahnya lu rasa apa ujung awi ke burung rumah pe abi orang ni kakek bro lu tanya urinanya ke penuh ke alahai jumpa tidak nak udah rasa kuah pak ujung awal dengan kayak ini dia udah tak ada awal ibu dengan kayak ini dia awal lagi deh kerana pidin jago pidin pak udang cak awal lepas ni puak lagi Indong ada aku kahwin anaknya awak aku buat bawah anak gunung ho. Belang orang buta tak bawah anak iwa. Itu lungke tidak le kocok. Ni awak beri yang bilangan tu lah. Itu dah di awal ni. Ni tiganya kuah. Kaki tanya ni, tengok kita tu bukan tim tengok ni. Lebih dah orang nak tak jahat apa kau ni kau. Apa kuah tu? Anak ini kayu. Si kambing kabuhnya atau dia kabuh dia kabuh bapa ayah jadi tapi kambing dua ibu kau ni deh kau mah mau lupa dah apa tu boleh cek pasal 8 bok ni abu
kerupuk mudi nak payah nak bado aku. Nanti mana potongnya kamu hendak krek. Bu dua buah hantar. Yang tewa ke rak tu di tu pagi wow. Nah lah kawan tu nah. Ya. Ya kan? Baik aku tengok malam ni. Buku kau. Tidak rok dah. Bagi apa nak kawan mikir tu. Mentangkut dah. Ya kan? Tengok nak KD. Bukan hai jengku saudara aku nak saudara pi juga. Kupua bu duanya. Ya, kelemah baknya hai kupua. Apa cut tu tapi abuci ke boleh. Ada bagi tu di rumah. Yang mana? Ya kan. Tak ikut baju aku ni. Jangan dengan orang lihatnya. Buat puanya lempet ku kita alam. Lah kena kita alam lah jodoh kau. Oh man, ya Allah mutu dah. Oh pura dia jauh dah juga rumah. Tapi nyokot ni lu pula jauh. Dia langit. Rupanya luar ni orang tu kembali. Hai anak, kai pidi mana? Kai pidi mak tak. Budak lagi di mak jalan mana ya? Ya tu dalam gua. Bunuh buat pelocon gua jadi buah yang kusuk. Budak dah pun urang bijak ke dia muhi ibadat lezat nikmat ibadat. Walaupun urang gua dah dia belah pak mak rupanya nyo yang baru banget ibadat. Ya ni. Kita nyo yang nikmat ibadat. Lezat ibadatnya payah baca demung ibadat ramai urang bak lezat ibadat payah. Urang tinggal bak dayah ramai bak lezat tinggal dalam dayah payah. Urangnya kayak demung mangat duk dalam dayah. Bu mati ku payah iwau kampung. Ini dua anak-anak ni. Ya kan? Nah yang hai pelongson bak dayah ni iwau. Nah ni kemundung apa ni kawin kena kampung ni. Kuamat jatuh kat trip dia pun jatuh. Kena kampung ni empat leh kena nak buat jauh kan dengan malam ni. Yang tinggal di kurung mana orangnya? Sampai kurung mana budaya kalau budaya. Tu tak budaya kan ikut mana mulia. Orangnya hotel dia abud awal nunjuk kita kicap juga. Nunjuk kicap dia. Hana kicap dia urang dah kian lagi. Durgah ni ayah tu Bandung tunggu ya Muhammad Long. Hana kicap, durgah ni ajak kita Bandung, nunjuk kita kicap. Nunjuk kicap urang ni kat mana ni nunjuk tukang tu. Dia macam dia tu. Ya, iganya kan ada ya. Ya, ni kalau kena kampungnya bukan itu pun kena asal marum ya. Ya, urang dua langsung urang kampung lu. Itu yang boleh penting urang kampung lu tu. Saudara lu ya, itu yang bagaimana saudara lu. Bukan le, mudah-mudahan yang lu buka ikan berempok ni amat. Jadi urang punya kamar berempok ni amat ibadat han gemina baik ibadat. Bang dulu mereka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin tengah malam makin banyak laju. La ilaha illallah. Dia kamu lupa ni amal ibadat. Kita tanya jauh bopong sampai hari tu pula lempunya jangan trek dia dah pula lempu. La ilaha illallah. Ala lebih tu jauh. Dia dia di mana di sendiri. You know kat dia. Iga payah juga ya jauh loh itu yang benda nak ini bak bom kabar jam tu. Astagfirullahaladzim. Bukan ni. Ya, ni kalian mudah-mudahan baru pula. Oh, rupanya penyebab haiken khusyuk ibadat makanan dan hal itu doa itu. Tuhan keberah pada Nabi Musa. Ya Musa, an arata ayyustajabalaka du'aka. Musa nak perlu doa kata alung tu. Dijawab dengan Nabi Musa, perlu ya Allah. Fasin batlika minal haram wa jawarihika anil asab. Kosongkan perutmu daripada benda yang haram, bersihkan tubuhmu daripada daun. Ya, di pusat perut dia daripada benda halia. Sampai perut dia. Doa apa? Allah. Nabi selamat iman. Perut dia. Anak-anak dah saleh, bersalihah, berjauhlah dalam daerah ni. Al-Fatihah. Dia melekat. Ya dalam perut kita abang. Ni dalam perut ni pengen biji. Pengen ni jadi. Pengen kagil miskin. Pengen yang balik. Betul melekat kukram juga di dalam ni.
perut ube raya ada harium di dalam. Nah, tungku baik benar lah, tungku. Ada tungku keraya cik perut. Oh, beda lah. Beda, kamu tungku yang ini raya perut dengan pengkoropi. Kita mau tungku raya perut dengan kanduri. Akan sebela tungku ni macam kan. Perut tu raya, kita raya perut ini malam kau ni. Kan? Ukuran no boyti makin kamu tutup no bigara uti. Dan lara no sikit di mana ya kan kamu awak tahun lagi ni. Bukan aku buat kaki nak. Aku pergi kecil malam kau. Kai ni. Anak pun yang batu no abang tu. Hai pu abang. Dia abang dulu. Dia dulu kan. Kita kilo dengar. Kai ni. Dia dengar ke no? Kita kata dulu makan kan. Maka penyebab hang tunggu oleh Allah yang lebih ya tidak wadah mati dusut lidah. Dia mati dusut lidah, keruh lidah ke boleh tuan. Gara-gara baju ada ha. Yang tu kalimah la ilaha illallahnya kita keruh. Budak imam kooperatif. La ilaha illallah. Hang babah tu ten lidah itu dia tulang babah. Betul tu memang pun mah kau. La ilaha illallah. Ini awak dah tahu dah. Tu memang Gede mati tu kan. Long dah kau pakai apa? Rupanya hanjir tu la ilaha illallah ngawak maju hada hadium ngawak mau mumpat. Betul tak yang mumpat? Urangnya urung mumpat kan? Yang pakai dalam Yasin menung tulis. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Putar aydihim. Ni sudah habar jaro. Akan terus sabah watai gugunci babah Tuhan. Wa tukallimuna aydihim buka habar jaro. Yang jaro buka habar di akhirat tengok. Wa tashhadu arjuluhum saksi kaki bima kanu yang sibun yang terpegang. Rupanya yo tubuh udah tengok di akhirat saksi menunggu. Mandung dia berapa punyung-punyung dia berapa di akhirat. Walaupun hanya menulis kan tapi nyo contoh macam dalam Quran. Menyebutkan jaronyo di berapa? Hidupnya di berapa jaro. Nak tahu apa jaro berapa itunya. Itu mulai le jaro baca le gok kan tulis kan pegang. Budak orangnya tulis bak HP, bak HP, baju berharap bikin. Yang tulis berharap bikin kau tahu. Kegesi, lupa bak Facebook, lupa bak TikTok, keren ni. Dibaca le urang. Nangan 5,000 perak, 5,000 perak itu dah drone ni. Drone ni sudah nombor 4 bagi 5,000 perak urang ni. Yang tengok di akhirat tanggung jawab. Maka wa malamnya yang bak HP dan kira kampung tu, kampung yang kegelap. Perkara nama kelong, begitu si kelong mampu ikut bak HP. Nya sini bak HP ibu bak YouTube badannya orang lain bak YouTube. Yang ukir si komen yang dia tengok dekat dekat lawak. Dekat pegang kan buah yang tak kah kau berah aku dengar. Itu leh kelong cukungan peng laule. Ilong peng laule, gampang peng laule macam tu. Nya macam ni kelewul yang urung PFA bahapi dia jika dia buat lucu yang cepat kah Mariana ke enak lah muji tina dia kem kalau dia kau dia awak pegang apa aku nak dengar aku dah apa yang gak apa kak punya mana ada dia yang berbahaya ilong kat tulis ilong berapa pun dia kat tulis hanya apa ilong dia hancam kebacaan macam yang nak tahu kan ada orang tulis aku kuda kurung batik kau ke tulis aku kuda kurung nak batik kau kau bunga orang tulis iklan kamu apa tinggi rumah kau iklan kamu mau di mampu iklan kamu mau di pakai kamu mau di baca kamu mau di anak mau cuma waktu kat tulis kemudian dengan kapakat perang nulis lain bangai kau mesti kat tulis kelong kat tikau kelong hantar jangan nak buat baca ni lu nak tiap malam berada awak kau bangai kah menyakan keng kelong kena ukur saja terus bangai udah kan ukur kah pungo kenju ini no deng lu hijau ni kena boy ini macam tu tak nak bunga kelong hanya ilok kau berhati Tuhan bunga udah cuma bukan jumlah hanya bunga saja
Dia hamba boleh awak ya ni faham. Awaknya biar begitu. Menyemuna diri yang berbahagia sapua baksa kuno. Menyemuna naso kuno tanyo na kalam yang paling mulia. Na makhluk yang paling mulia dalam dunia. Ya, di antara makhluk yang dibuat oleh Allah, na makhluk paling mulia. So, Nabi Muhammad ya dukna mulia Nabi Muhammad. Wateka gepu mulia Nabi Muhammad ya Allah. Gepu mulia barang yang mesangkut dengan Nabi. Nampung anak bunuh nak melampau. Quran na mulia, mulia. Kulit demor na mulia. Pak ni mulia kulit demor dona. Anak mana dengar jaga pula. Kulit demor hana mulia, Quran mulia, tapi cicak kulit demor nerah boleh. Nerah boleh nak ada bucon cicak kelapik Quran. Manjut tunggu. Ada nama hana menajis pakai nyut. Mukulit umda pina urut kelapik Quran. Dia nerah na puji kagleh bekna najis cicak kelapik Quran. Menyopoh lah malam, poh buat malam urung buat tu. Bangi buat dah urung kaca Quran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. Icung Quran. Buat icung Quran kami icung kulit je. Ni pakai icung kulit nama. Kai mengan guru dengan cicak kulit demo arah bulik ada yang butuh ikat campur lahat bak meletak. Poh kuat malam di tengah kuat di poh lego. Di budak nak lihat bergaya cicak kaya di kubai cuma kaya kan. Cicak di tengah kuat. Ipet campur gerubang. Sangkira jid ibu haba campur jangan boleh kulit demo. Hai bang kepu apa-apa buat lepas kan. Guso ada orang poh yang kamu dengan tembu mak. Aci kamu dengan Quran kau kucum tu tahu hai bang rupanya menyor kamu dengan tembu poh buat dengan poh kamu dengan Quran poh buat dicum le. Ni maka bak mengonyo payah pilih-pilih ke. Anjat mendung mengon. Maka itu lewatnya, aduh tengku, Ustaz, itu berkawan itu kan tidak pernah pandang-pandang bulu. Oh betul deh, tapi jangan yang banyak-banyak bulunya berkawan. Mbak ngengkong nama wah, itu kan benar. Iki cara pilihnya. Aci malamnya habis dakwah ke tepi sejak umur nun, kini babak terminal, ni orang talung juga. Ni tejang motor, tejang tronton ni dia. Ni kan? Punya motor bus sampai motor bus sudah. Highway sampai highway sudah. Ambulan, tapi ambulan ni ke di hayat dah. Urang muka angkut tempat di kedai Kemang Tanjung. Keduduk durai tapi durai. Nak jemput durai ngambil bilik. Nak bilik ngambil bilik. Punya paak, muluh. Pandai nak jemput dulu nak kabel nak jumpa bapak dengan durai. Pandainya. Punya benar kita mengentak maka kalau dia tamungan dengan agen sabu-sabu. Hana payah pip, hana payah muka dari ni. Penyanyian ngon tu. Jadi kita mau kapol saya, kamu 30 nak agen kita. Ikannya muka kan pihak tapi kita mau kapol saya, tu mesti mak wadah. Mesti dengan agen sabu-sabu belum. Menyamanya ni tamungan menurutnya. Maka nangan deku yang kita mengan dia mengan di kedai kopi sekedar bayi-bayi i. Nangan yang dia tak bau rumah. Tangan yang dia tak bau rumah, jengku dah bedah tak bau rumah, tu rumah dah biar kanduri, dah ke badengku tengku. Ya, kalau tengku baju kau ika, tengku dengar tiga Fatihah tu, ilung Fatihah pakar tu. Ada baknya punya munya Fatihah, aleh na butuh ya, aleh na butuh. Tengku dengar tiga Fatihah tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mangkat kameraman. Ya alhamdulillah ya nyan diet bunyan ngan diet ba uru ngan yang sekedar bagi kopi dah mek bau rumah ditanya rumah cukup tadi buku putih le rumah tu ikannya warna laga ada jeban jadi nang yang beramah roh ide ngan kayo inang cukup laga tanya warna laga merumpak ngan cukup gendeng di ngan raya panjang putihnya mek bau rumah yang bagi kopi dah gaya kedai kabur kan bek bau rumah itu tak bau rumah ila ke dia rumah
Tengok dah jauh laut. Ini kalau buka dengan di rumah tengok ni laut. Hancur buka tu. Ya, benar. Makan nangan yang sekedar teman. Jadi kurang ah. Akhirnya tu contoh. Ino nak kami urang urang yang ada ikam jaro, temumat jaro, ikam jaro balik-balik juga. Balik-balik tu pun harga balik-balik. Nak kami urang lagi. Nah, so. Abu Langkawi dia macam cuma jaro urang ke mana itu. Abu Payapati Imam daerah kamu. Abu Kuta Guru. Abu Mudi. Nah, hawa budak yang ikut jaro legop. Hawa tu. Punya hawa tu dibalik-balik jaro legop lagi. Hana payah habut tadi. Icom lagi ngai kau. Mana nak habut icom kau pegang icom. Tak mengan orang ya. Kena dia Abu Langkawi siap dia habis sampai dengan jaro tengok lang geti Abu tu loh. Mana jaro dia lagi ti Abu. Jaro Abu bukan lagi ti tengok. Dah jauh benar. Cuma gandeng Abu. Dia Abu kan kayak juga jaro ju ayah kali dulu dong ya awak tengok kahwin ni orangnya lewa pula di beda jamai dong kala dong yang nak merupok lu tamang dalam merupok ayah jadi dong kala dulu lain kan kemudian tu itu kau di jaro sengah picung di balik-balik jaro Abu mana jaro dia kita mesti kan ada jauh mati pro rumah jaro head kena yang silap kalau di juga jaro Abu tajuk jaro dia siap jaro di balik je ya. Kita tengok nanti nak dengan KI dengan kirit ha tu. Ya. Mudah-mudahan menurut ngen idranya laginya maka kita adik-adik kita yang nak TikTok yang nak Facebook kamu ngen orang yang hidup ngen tahu. Ya. Maka kalau dia ada apa Facebook, buat TikTok mana cara mengon? Dijempu kan kalau kita jempu mana? Tanya kitabnya kumpulan hukum bulan, mudah-mudah ke kitab. Lalu ada kalau yang modal tu mana? Betul-betul tu mana ini? Mana orang minum kan? Orang tanya dia tak ada mudah kampung mana kampung gua betul kan? Tu kan halah lu belum saya juga nak jaga etika. Lu kalau gitu mana? Masya-Allah. Habis nak tempat dengan Berakan minyak laut agak tadi dengar terfikir Pak Lantang parah kat awak minyak laut tu mana hana parah baru tak kalah lagi tu mana mutlak dia aku ya Allah lalu tuang ni umar yang tepat tapi ingat tu mana ya Allah hana kat tupu yang hana dia kat dalam pinggang mai betul-betul hana mana ni membacukan mana ya Allah Masya Allah ni yang kejut Allah Ta'ala benar betul menyokkan lagi yang dikirimkan lagi yang maka kami jangan yang ke ya maka Nabi katanya gepemuliaan Nabi katanya oleh Allah utai gepemuliaan Nabi katanya gepemuliaan tu orang lahir na lepegah betul kecerdasan lahir Nabi je lepegah ni kecerdasan orang pemuliaan orang lahir Nabi dalam kitab I'anatul Talibin dalam kitab Yana tiga Nabi muda ini muda anu muda gatin datang dan tapi asal jamang bulan Maulud kok tenang ni. Kok tenang di bulan Maulud. Asal kat jamang 1 Rabiul Awal yang mudahnya kaum lai mano bugle sok bagi gle walaupun bagi hana baru tumpu jipugle bagi menyoke kaputo jipugle huke menyok panjang bahasa deo ya koh alinya menyona peng lebih becut bahasa deo mesti jiploh pepe pakangan ya aku dah jadi bayu dia dengan ni dah aje puraya pura lahir Nabi tiap tahun lagi kan bak sama hura meninggal mudanya waktu meninggal mudanya main ketiki mesti bro dan saja sebab orang dah tulis kau pandai saja kena tiga bab daerah kita nyonya lagi yang meninggal orang kaya main benda aje kapul bunga kapuno langsung turun berduka cita atas berpulangnya bapak pulih padahal bapaknya mau dua belum ditulis berpulangnya kita kalau gua main macam di benda dan itu yang menilai orang kaya akan penuh kepun bunga menilai itu tengok kata dia kepun kerendah nampak dan yang kita kau yang di benda rupanya kaku dia mudahnya main kadiki anak soja kadikan mana di kau mutu tu hilangnya tu kita raya tu ya ahlul basara ihdaru wa syahadu janazati wali min awliyaillah
fa innahu azib indi. Wahai ahli Nanggro Basara. Ternyata kejadian dalam Nanggro Basara masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya ahlul Basara ihdaru ya mendung punya bahasa dia. Washhadu ya kalian legata janazati seorang jenazah wali min auliyaillah, dia adalah wali daripada wali Allah. Fa innahu azib indi, dia sangat mulia di sisiku. Yang menantu ulangnya ubina ulun berjaya bergedang berjalan di ulangnya putar dulu di mantu mentang nak dulu mulia gitu. Kecil tengok jadi tu mentang nabi nabi garu kaya tu gelanti kita mutu nabi gelanti kecil orang dia gelanti dia tu jadi gelanti pung gelanti yang tang dia tunggu ya itu kuat gelanti pung yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihad. Itu pun banyak dia doa tu. Kita yang dia doa. Begitu dia wajah gelanti hanya dia doa tum kapulan TV. TV kapulan HP kapulan. Cakol kah katut cakol kah. Ni habis boleh mana mudah duduk dalam depot. Ya, dia tu bahan Nabi hilangnya. Rupanya dia udah kampungnya bagi dia tu bulan muya gitu. Dia muda gitu biar rame-rame dia acok anak mudanya gitu mana. Dia gitu mana gitu maya. Adik dia pegapan gitu mayang, dia gitu mayang gitu meyu. Dia tenomnya malam kalau habis tengok urus kat bila. Memelumpa tu urus kampung atau kampung melumpa. Bantapau Nanggro-nya Bandung lumpur. Abang du lumpur. Abang lumpur. Lumbung, tahu lumbung dek? Lumpur bertemu. Bandung lumpur, abang lumpur. Dia lumpur dia orang tu hanya mudanya dalam istana yang cukup lega. Istana di Bandung. Makanan anak mudanya cukup banget. Baju anak mudanya cukup dari. Anak mudanya cukup wangi. Bina orang dikirim kita yang le orang lalu po mandum hapan dia. Ya fata bimanal taha bihil fadilah. Hai anu udah ngentu karumpo kelebihan yang lagi rupa. Kira itu lebih nyu manudanya. Dijawab dan mudanya tidak bimin maulidin nabi. Ngan purayu maulud na. Ya, ngan purayu maulud nabi. Kita yang le orang kaifa ta'dil. Iban cara ka purayu. Dijawab dan mudanya ditajam mali. Nak kampung kita jamal dengan mempercantikkan diri. Kita ada jenisnya bergolek. Pulih terawat saya mulut. Pusuk bajai-bajai ke mencang. Putinang aja karena budan mulut. Maka cinta kepada Nabi. Maka karena cinta kepada Nabi kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. So yang cinta kelun nalah lun berserta udangnya dalam syurga. Ya, ini cinta kepada Nabi. Tak, yang benarnya ulun peraya orang lain. Nyok lah cerita kita lahir Nabi dia. Habis nyok dakwah. Dia kan? Apa hanya maka juga. Dia lu buka cerita lahir Nabi. Ingat lu cerita lahir Nabi. Dan malam lahir Nabi ni kan malam yang sengap, pinang, sabak penyekang mana ni. Udah mana ni. Nak orang dia kan? Kita jak ikan putih kena mbak jalan Jepang tutuliu ada kuah bulan hana mutu malam lahir Nabi tengah pinang anyan lahir Nabi hana jumau Nabi hana mau anu kaya mandumi mau malah hantar lahir hana imam yang badau kaki ipu mau lah mau ya kan mandum mau hidung yang air berfikir kamu no hotel mau kan Urang Aceh terlahir ni. Yang murah kan terlahir awak Jawa pilih ni. Lahir awak Arab. Lahir awak Inggeris. Padahal bahasa tu kelahir akan makmu apa? Hendak boleh lain bahasa kelahir kita mu kan? Hendak boleh awak Aceh guna ni awak Aceh. Awak Jawa pi riko macam mana? Tak susun. Pi riko macam mana? Tak susun. Ilahi awak Cina fungsi tangsi ho. Ilahi awak Arab ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ilahi awak Inggeris baru I love you. Tapi ternyata bakmu apa?
Sabar kan. Ini bahasa dunia yang sabar yang kedua tu, yang pertama mu, yang kedua tim. Awak Arab kita itu lagi tengok ni. Dan ni awak Arab pun. Lakum kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Ana lagi tengok ni. Awak Inggeris dia ni. Awak Inggeris padahal kalau in bahasa yang boleh ikut dengan Timur sabar kamu. Yang boleh ikut dengan I love you. No smoking, no smoking, no smoking. Ana tidak apa. Itanya kan yang habis belum berkelam lahir anak miat mendung pakat mau nya dia lah. Anak miat imau yang ramai imau. Ma dia nak lahir anak miat tu dia yang kena lahir anak miat tak mau. Lahir anak miat bengong dia malah kena mau. Mugrek kena membuat ni oleh pun. Aduh. Yang menyena orang jak dia tengok lop. Usun hanle pule. Yang tiga sakit hanle. Kayak ni dah saya cuma lop. Maksud orang nak orang ke lop. Nah. Pandai orang tu. Awak kembang uno. Jadi yang pedumba kan ni ilong puat tunggu akam bantu hawa ku ilong ta bodoh kat alam ni. Ladung yang kalimang ada kuah agam kalimang hawa ku ilong dekat hawa di dong kala. Yang wajah sakit boleh lahir kan wajah lahir sakit dah. Tapi duduk kan lom. Ikan ori nang akai di penuh. Kan ori nang penuh akai, kan akai, minyo akai pungo akai penuh. Yang kena ori nang akai penuh ori nang. Yang pergi ke doktor, ya itulah ramai urina. Ada yang kabar dia urina ramai sini dulu. Nyoba dakwah malam ni ramai urina ngau raga. Ramai urina. Bak rumah pula ramai urina ngau raga. Urina. Bak dayah ramai urina ngau raga. Urina. Oh yang kejak ramai urina. Bak pasaran, bak biasan, mandum ramai urina. Yang na ramai kamu agam dan cepat. Lam penjara. Cijak dalam penjara, orang yang ragam urina. Ragam. Ilung juga ilang ke penjara, bak penjara ni tinggi ana wate tapi. Nak lihat penjara tiga galai lunyak dalam penjara. Gui di daerah ini. Wate lemah hidung dalam penjara ya Allah. Karak-karak handi tu boleh tolong kat uang. Dipegah le fikir kepala dipik. Nyo tunggu asal penjara nyo 28 ro, urang ku 28 asal tapi urang dalam betul lebih. Ukuran dia mak sama benar. Ya Allah, ana mau dengan tu. Bagi kai-kai ayo lupa tu. Kamu tak ukuran ni ni dalam penjara. Ni ban dalam penjara. Itu tu lupa nak urina mana. Tu agak menung pasukan kamu menung dah. Pasukan yang mana dah. Ya, tapi sini kalian bak pula ramai urina. Tapi yang dia ke doktor, ni urina. Ini berat orangnya. Doktor urinang, bak doktor gigi urinang bagian tuai bawah. Bagian tun anu meta agam. Ada boleh kan bro ni nang kenanya bagian urinang beruh kamu agam kena ketika bagian operasi melahirkan kau agam. Ni urinang. Bak dayang orang mai urinang, siru padu bro urinang yang dia berpimpinan dayang. Ana nyukup dia urinang ya buat padu bro urinang dia pidato. Tentang saya lupa kembang ada tunggu siapa? Mana urinang bak tu mama dede mana? Mama dede tak boleh kita dinang dia. Mau tak ada meluk. Di Aceh tu bina aja urinang balik. Tapi padu bro urinang yang dia pidato. Cut petimah lempu taka aja mul kan? Lempu taka cut petimah lempu taka ni. Banyak-banyak alu ngai lu kuduri dah. Aku dengar gua buka urusan tengok jamu. Cut petimah lempu taka yang nak pidato. Leh orang nak kerja kaya urinang akal penuh. Punya berdawang orang sampai tak kena urinang. Yang kerja cina contoh urinang mana akal. Urinang hanya apa yang mikir bedang kamu agak. Budak di orang agam ku kamu kan urutnya kena tibuk di bawah tepung ni. Irona urinang ke tibuk ngempot putih kena. Kalau lubang di garun yang ni. Kamu agam kamu manggil bertinggi mana. Sibuk bertinggi. Nah orang agam dia juga bertinggi. Yang bicara dia berdua lagu. Rupanya ban gua juga pakat kola. Aku duduk kola. Alah tiban mu pakai dengan rumah malam guru gambar tu mu tumbuk di rumah. Wah, begitu bak muka gitu. Watai betul kan bola itu dia pertama.
Man tayo rin ang ganang pokal hebo irama mo. Irama pun kau fikir apa dua. Man panai ada putih irama nan lebih. Nama 15 menit kan kata tukar irama baru kan. Baru dah tukar irama lain. Yang irama pintu belah bau. Ketika jula malam baru irama burung mo bak cerak. Yang tengok. Kan? Jadi elakai lalu rina. Yang lihat kenang poh yan. Yang mulai roh nak punya apa tu. Ya, walaupun dia bahasa komen lalu rina. Ikat habis ingat. Pun pegah ya. Mandum bukti lagi ya. Rupanya kan yang roh nak punya apa. Ila ko dia poh mereka. Atau bak galon ni. Yang nama dia roh dua lah ko. Bukti lah ko. Apakah putih dua ni? Betul ya perma. Dia ikut yang ni. Pah gak dia pah bu. Gak bro. Mungkin ngai pah gak. Nah, nama dia roh tinggal betul roh. Tapi lepas maknya tu, nah mesti kau minggu lepas. Mungkin dah kau tak ada berunun tak macam itu ya. Ya. Kau jerai poh nak kau tapi tak betul. Ya tak? Poh kai poh nak kau tu. Tapi tak baik pulang dalam motor tu, sampai lah kau. Atau bak pengonda tu. Budak tu betul baik betul. Yang bak biru ai jembuk kan bunyinya bukan terbaik tu. So kacamata beri gitu. Lekro gede merupak kan saya dengan pakan muka nur. Mupak tame. Doa nak pegang tamik tolak. Bagah tu melahirkan kau jemput sakit kan? Sakit dah. Tapi udang dah yang 16 boh tu ni. 12 boh tu ni. Takkan kita tu. Ada sakit luar biasa sakit. Hai ni sini belum pegang. Ni kan belum pegang apa. Ikanya orangnya tak lahir ni abak pulindes. Lah lahir abak pulindes. Ijak anu tengok cimang ni kan. Le bidan ni cimang kan. Buku pui cimang lah. Kedai pulau mungkin lawan tu. Yang boleh perah menol. Kena. Anak mil dah lahir. Nah yang 2 kilo. Nah. Put. Limang. Tak limang kan. Limang. Tak ke limang. 5 kilo. Kau yang 5 kilo. Tahu tak? Akhirnya kena kira. 5 kilo aku lahir. Urip inang aku lahir anak saya 5 kilo. Saya aku lahir 5 kilo. Jamun 5 kilo. 5 kilo lahir 5 lagi. Guna kalah urinak. Uraga. Urinak dah kalah. Kira kalah. Nak kurang abang kalau kau dia. Ni yang kurang kau apa ke macam mau agak. Ha, sudah lagi. Nyo kerja aku anyo na 1 kilo ke sana. Nyo na I dalam na 1 kilo. 3 kilo. Pok pani 3 kilo duk no. Ada na ke heon kan? Heon duk no. Karena truk 5 kilo kan? Nyo beno heon. Pun on lagi degun. Nyo beno pun on. Aki nu bayang urang apa? Mesti kanyo tatuh itu bit ubeno dah. Wadah kat tu yang ubino itu biar berkaca kuai. Hati tak protes ino bang Malaya apa yang tidak. Truk Malaya ditimbak ngeleser, dipancu tu. Abang IBE kita yang di dokter, katanya pak dokter berapa dokter? 15 juta itu. Roh kata oh la ilaha illallah dokter. Kupaju pun jempang minyak 15 ribu dia 15 juta. Nyo beno IBE nyo kan pegah kelucu oh. Kita dengar ngak lucu oh tu pernah sakit ma dia lahir dia. Rumah dia lahir dia. Nyo beno IBE bang yang habis sakit IBE dikan. Idam juga punggung ikan uron ku keluar hai dia dalam hai kemah. Ha menu ja sini kemke dah. Bak bingking peh dah muat. Ia mata habis hidup. Nah puat kan dah. Yang menyujuk kat uyup tu kata yang jelas kau kena jak kita pegang. Nyo beno IBE tiban puat takun mak Tuhan. Oh Tuhan, bek tu mengrata le tu mudik. Kena tak kan? Ya, ni rumah ni lahir anak dia 5 kilo naik ke mana?
Anak sakit hat kamu ini enggak play. Kenya mi kan? Nawi uragam yang semestinya duduk no je uragam na yang semestinya lagi. Anak ciplong di lo yang semestinya. Hakikat anu berdua, pentingnya cuma tu. Heknya mati taruhan nyawang abe humu mah sebab dipelahir tak na yang hero na yang hasil payah pelah perut sebab tak pelahir nya minta nya ulung udah korong dan lembut yang kejap mandumo telahi man kayo malam kagumo aduh nah mak tuan ni dempeng mak tuan rumah ke mak tuan dek kamu ni dia kagul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di mak tuan tu kagemo nah mak bidan kemau ke mak bidan bemu bedui lo aja ku kerja dia yang kagemo ya be kurang belanja ya teh mau ya teh di malam bunga ya burung mau burung mulai mugre dikit itu yang ada burung lain gepul kamu itu ada burungnya agensi kalau hilang di bawah kamu ya ini kan maka tanya mandumo tapi tidak Nabi hana mau Aminah hana dumo Nabi Muhammad hana mau malamnya tanazzalul nama hi budak boleh tu kadang mau boleh kan tu budak upaya dah musuh tak tahu turun malaikat mendung habis malaikat mulia dari turun mendung dia pemuliaan Nabi kita ya dikirim bidan oleh Allah dua drau nah yang pegah tu tapi punya tak hilang kita berjanji dua gitu kan حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم Saudara Asiah dan Maryam mak Nabi ni Asiah ke rumah Imam Syafi'i Asiah ke rumah Imam Asiah ke rumah Fir'aun Mempejak rumah Fir'aun tu benar Sini demikian dah Asiah urinang paling dari dekat Asiah hana urinang dalam dunia yang lebih dari Asiah katanya yang ke Asiah manusia paling dari rupanya Fir'aun saya kaya jadi kuyu di Asiah ni pekat kawin dengan Asiah macam ni pekat tidak keju tidak keju dan anggut ke Asiah hana itu ofisir dia dekat hek kai lake ikut ba Asiah menyohan kamu kawin dengan lu mangayah kupluk boleh bahasa dia kusiksa dia habisan ikut macam nyan bak gah mangayah ku kri gemau Asiah dia mengadu ba Allah ya Tuhanku Fir'aun yang raja lung rakyat jelata dihagam lung inang dak besar tengok di tiga lung rumah ya Allah Tuhanku ya Allah menyohanku mengkawin dengan di mangayah ku disiksa hae kucun ya Allah hae lukalan ya Allah menyemenan ya Allah nubidin gede ya Allah tubuh kujung kuji nyawang dengan iman ku pulang ke dunia ya Allah bak kucok tubuh lung tapi nyawang dengan iman lung kitab ke dunia ya Allah maka nubidin ya Allah yang kejut karena Allah sayang ke Asiah mesti malam Asiah macam ni dengan Fir'aun macam ni tepat dua boh sejarah tu pula dua boh cerita yang sama cerita mana atas malam nunggu bicok Asiah dia kaya gampang Asiah bicok Asiah oleh Allah Ta'ala gupina gepegat ni cukup abang dengan Asiah lupa dia macam tu jadi tiap malam nunggu bangun dengan dia iblis gupina hata beli juga dikubah antara kita jadi antara kita di makna berdoa yang kini di hananu Fir'aun ke hananu ya hana apa panenah tu sahabat kajian Asiah sabah kita tu kan mana
Asal kamala mesti pakai sebab dia. Baik jemang lah kamar dia. Ya, baru dibuka pintu. Baik buka pintu juga be wangi tubuh dia. Wangi kaju. Yang ketiga punya bapak dia. Ni perasa dia be wanginya. Dia sudah buang berubah penkan di rumahnya. Bergerong-gerong dia. Poh-poh buat hipot dia sedang. Tengok di bulan dah Asia, bulan anak ada ini kan dalam bingung tu, malah tengok ni lah. Yang bandai wangi tubuh Asia, pantan lah kau. Ada be kenyo kena dia juga be promo yang pantan dia kena. Mai tengok deh be wangi deh be chuang ho. Kak, hai dah pupayang kita dulu. Yang lu mempegahnya ke Asia yang dulu. Nabi Muhammad ilahi jaro bak kanoh mendua belah. Turut bapak jenuh ujung-ujung kaki tadi urung sujud semayang buat tanda Nabi bebas sembah bahkan diceru menyalahi Nabi celincing di kemaluan menyedih kemaluan umat hana iman ya ulai mutangah watai mutangah ihah baba dikebik sulam baba ummati umat lun bak pun lahir ketingat ini ya ni sudah lahir kejadian buat kita menolak. Nah, tidak ini Nabi. Rupanya dia dia. Jadi dia gemat dia Nabi mugebat. Gebat mugemat. Pakan hanjebat menyok tirawat gebat di kemaluan lah. Menyok di kemaluan ketika tidak sama artinya umat hanai nekul aminah. Artinya ada menang ke coknya alun. Tempat ijat awak alun tak bungkuh ujungnya alun. Cok yang awak bungkuh tu. Waktu itu bungkuh siapa baru sebut Nabi yang baru kita lihat muka bewangi luar biasa. Yahuilada dan meligan kala khatan yuhmasana. Dia lahir Nabi yang melabuh bentara. Dia lahir Nabi orang yang ada bentara. Dulu dia mabidan lahir kalahir mana mau. Thôi ayah ini tapi iya kena ni kalau yang nampak lo. Rupanya dia tak bawa 5 orang tu, tak bawa 5 tak kita jadi darah betik. Ya dia darah kaya lo. Kadang darah bukan. Bagi banci kaliu pun. Kaliu tiram-tiram semua ni dia tak jago. Dia lahir Nabi rupanya. Ya ni sunat sumu dina mesti dia lahir Nabi Nabi kabu. Dan dia lahir Nabi siapa kabu. Ini orangnya kadang-kadang rumah sakit dia dah kena kan yang kerja rumah sakit. Benar lahir yang ni yang kadang lahir kan kacak kapotong, kasar kapudek kita kapudeknya. Tak benar. Pulang pudek musik lah oh ya Allah. Buat pun lahir kan dia dengar. Dia tak pedih hanya tu. Ya benar. Entai lahir tak berapa apa ni. Cok julai belap darah dia sampuh dia putih. Ya yang pertama kita beri mendengar kalimah tauhid dia pun. Video azan ni. Azan juga penuh. Allahu Akbar. Ya. Betul ada urinang hai tu tak kolong artinya hana tu yang nak urinang mendung. Urinang jid azan je. Urinang jid azan. Maka hai tu tu hanjit azan. Hanjit azan urinang di belakang. Itu kau. Ya tempat tu belakang ya nak pedih mik lah. Allah. Azan kan ni dia tahu ni yang surah Abu Mudi lagi ya. Ya, sini tu bapa apa sana pernah dibahas oleh Abu Mudi. Dia azan urinang. Ada urinang di mana? Semesti urinang dia. Sebab syarat tak semesti yang pertama Islam, yang kedua tajam fikir, yang kedua putus mare. Katakan hebat kau tadi. Mau urinang dia. Lah kau dah hana ini tu buat lah ya Allah jampunya jamin ya orangnya bagi le mana hana kau ni. Drop je mana pegang ini amat dibatinya bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Akan betul marah dia. Ya. Dia baju urina kemudian. Ya, azan menanti. Anaknya dah ya azan urina. Allahu Akbar. Azan. Bempepe. Jamu dulu je. Jamunya bukan jamu. Rumah kita dia kalau rumah Aceh sama kan? Rumah Aceh macam rumah Aceh empat diuji malam dia tunjuk rumah Aceh. Ya benar. Jadi rumah Aceh jamu. Yang murah kan? Saya dah yang ni apa buha tu. Kena buha yang bapa yang buka kan. Mahdijan pepe mengibu balik. Apa yang kekah mae
Kaki lagi pisang goreng dia peng lagi kaki ya ni. Tiga tulang ni thon lah dia lah dia amu ciri. Tak ada apalah. Ni lagi lapangan poli. No, tak ada jarang poli. Poli dong. Kak thon lagi poli dong ka. Lagi poli jam 6 labu poli dong. Imau ada ni orang bos tengah dak mano cok dia tu kena cok dia jangan bapak cok dia lagi tengah orang sayang kata hiju orang itu dah sayang hipang itu cuma mayang lah bau cidi Dah, mak penjamin pam. Pak hipang. Pak dicerong ia rupanya melihat kepada rambu buyuk pam. Ate kai pre. Itu juga berada di Bandung. Gugro dari rumah maun anak dia ni kai cok di atas. Bila ya lid. Tak ada apa beli tu pak. Ya saya nak pergi ke atas hari baju tak pada. Ya cok duduk baba puling dia suntik rabies anti anjing gila. Pak, pada nak ada mana? Kita baru mau pakai tu. Kalinya baru yuk, anak jauh-jauh bapu ya kan, jauh kat itulah, jujur ke pemimpin, mohon akal menteri yo pada kita hampa deh kita mau nak kata. Hanya contoh. Ai bukan dia nak cerita apa lagi ya, contoh. Bukan dah pisau cerita. Dengar tak cerita Nabi olah ini. Kan? Kata Nabi cuma gemar di Asia. Karena truk malaikat dicok di gemat di malaikat. Dicok tu apa bah Nabi tanya? Dicok ke langit ni. Kupuai orang kasar. Dia pegat pengumuman. Cikin-cikin yang ada di angkasa mendung Muhammad kalahi. Upinga cikin di balik-balik di kupruk kayu. Bintang mu plet bulan gitu dia. Mata Allah berhitung bersinar. Mandung sinang wab lahir Nabi Muhammad. Dicok Nabi ke bawah laut di malaikat. Yang pegat pengumuman ke laut wahai asal laut Muhammad kalahi jibudah bakat tengku ungkut jibudah dicungkong dia laut senang hati nyok yang dijanji oleh Tuhan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Anadun kirim kata hai Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Maka kau laut mandung gitu mugam itu. Gecok Nabi kita yo. Gebal lautin di malaikat. Wate gebal lautin ya berat pengumuman lah. Wahai asau ujian rimba. Lat batat kaya batai cangguk kurai si angka. Muhammad kalahi. Rupanya ubena sebab kaya sujud mendung. Binatang sujud mendung. Mandum sujud karena lahir Nabi Muhammad yang hanya sujud dua bok. Bui ngatai ya Nabi. Bui ngatai waktu Nabi hana tu nyalai partai dua bok. Yang kedua adalah Nabi Muhammad yang terperingati maulud Nabi hana mandum senang hati. Nah urun yang kena arok hana galak kelahir kita pula aku kasih rumah dua bok. Setuju tu orang muda dan kawan nama dua yang hanya setuju mungkin partai dah nanti. Jadi waktu lahir Nabi bertukar suasana. Na kurung sabo hancau na ia malam yang penuh ni. Na kurung malam yang tu berken hana ia kepenuh ni. Na yang na ia malam yang katu bertukar. Apa yang berken hancau ni malam yang kali rupanya bertukar suasana ngawab lahir na. Mudah-mudahan kita peringati lahir Nabi malamnya Allah bertukar suasana kenyo yang nabi dalam kumbang unonyo. Yang berken dalam semayang malam tengok kamla ida semayang. Yang berken dalam jabak buat mulai malam tengok kata jabak buat. Yang berken guru akai umat kaji ubah akai. Yang berken yang mupakti tapi hana ada ngelako ni tingak lako kun lako macam-macam mulai malamnya kaji ubah. Bertukar berubah ya Allah. Maka hadirin yang berbahagia kabut ya roh kamu doa kepada Allah mudah-mudahan berjuang doa kayu betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات يا مجيب سائل يا رب العالمين يا عليم أنت تعلم حاجاتنا ومقاصدنا وما نحن فيه ونرتدي فامن علينا بقضاء حاجاتنا يا الله يا رب العالمين. انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. انصرنا يا الله وانصر مجاهدين وانصر مجاهدين فلسطين يا الله من القوم الظالمين وانصر مجاهدين فلسطين يا الله من القوم الكافرين ببركة كعبة بيت الله وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انصرنا وانصرهم يا الله. أهلك أعداءنا وأعداءهم يا كريم وأهلك الكفرة والمتبعة والمشركين والظالمين والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين والكافرين ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Budak mesti lo dia. Ya, kamu Dawud ini berat baru dia awak nak parah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu rabbuna نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jumlah sedekah mendung 2.250.000 rupiah untuk Palestina. Alhamdulillah. Tajuk kita ya Allah, soalan ini tertinggal. Nak komentar lebih dan kurang dan lebih tuan-tuan